Itu yang saya tak suka tu. Kadang-kadang diorang ni rasa aku jadi ni nature. Maksudnya memang aku lahir memang aku gay. Mana ada? Kan? Tak ada. Biasanya sebab tengok kemaluan, tengok video lucah, kena cabul, kena grooming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam Bicara Rahmah versi Aisar. Special sikit daripada Bicara Rahmah yang biasa. Kita kali ni kita selitkan versi Aisar. Bukan siapa-siapa Aisar ni. Ni depan ni. Aisar ni singkatan Asas Islam Rahmah. So saya Nuqman. Bicara Rahmah Aisar ni biasanya, Bicara Rahmah itu sendiri biasanya kita akan ulas isu-isu semasa yang berlaku dalam seminggu, 2 minggu ini, dalam sebulan ini, dan kita panggil tetamu-tetamu yang mempunyai kepakaran dalam isu yang nak dikupas tersebut. Dan baru-baru ini kita di Malaysia lah digembar-gempurkan, terkejut kan, kalau saya boleh bacakan sedikit daripada akhbar kan, yang saya ambil daripada berita harian di Kuala Lumpur, seramai 171 lelaki warga tempatan yang ditahan dalam serbuan pusat spa dan kesihatan di Chowkit, tak jauh daripada pejabat saya. Kemarin ni dalam berita ni dah lama lah, dibebaskan dengan jaminan kerana permohonan reman ke atas mereka ditolak. Ini berita yang kedua, sebelum tu ditangkap. Dan didapati 202 individu itu hanya 31 warga asing direman 2 hari. Okey. Dan banyaklah saya rasa seluruh rakyat Malaysia dah pun viral lah berita ni. Isu tentang hubungan sejenis jadi menimbulkan kemarahan, ada yang marah, ada yang risau, ada yang tertanya-tanya, ada yang buat cerita sendiri. Dia pergi buat cerita sendiri. Dia kata apa? Ini sebenarnya yang dalang tu, polis tu dalang. Menteri itulah dalangnya. Janganlah kan. Kita tak ada bukti, jangan buat. So ini adalah isu, bukan ini sahaja yang berlaku di negara kita. Bukan ini kali pertama, dan ini banyak kali isu-isu yang lebih kurang seperti ini, dan bukan hanya melibatkan orang dewasa kan, melibatkan kanak-kanak pun ada. Tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, orang tua saya tak tahu. Okey, jadi hari ni kita nak kupas. Apa yang kita nak daripada podcast hari ni adalah kita nak faham dan kita nak belajar dan tahu sebenarnya macam mana kita sebagai rakyat Malaysia ni nak react dengan isu yang berlaku hari ni. Adakah lepas ni, okey, semua lelaki jangan pergi spa? Adakah macam tu? Ataupun lepas ni, okey, kita kena keluar berdemo, meminta kerajaan untuk buat apa ini? Apakah yang kita perlu faham dan macam mana kita nak react? Itulah objektif yang kita nak. Dan bagaimanakah konsep Aisar melihat isu ini? Itu objektif yang kita harapkan daripada podcast kali ini, Bicara Rahmah versi Aisar, episod yang pertama. Jadi sebab itu kita datangkan pada hari ini bersama orang yang saya ingat sangat terkenal, banyak keluar di media sosial dan juga media massa. Saya yakin tuan-tuan dan puan biasa dengar beliau mengulas dan mengupas tentang isu-isu berkenaan dengan sexual harassment dan hubungan sejenis ni pun termasuk juga. Jadi tidak lain dan tidak bukan Akhi Fairuz Al-Jengkawi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo. Saya senang, sebelah boleh salam terus. Boleh salam terus. Biasa podcast nak salam. Boleh tu. Jadi kali ni boleh salam 2 kali. Boleh. 2 kali. Alhamdulillah. Pun boleh sekali. Sekarang ni peluk dah risau dah. Risau. So hari ni saya dengan ustaz bukan B ustaz boleh dengan ustaz. Boleh insya-Allah. Alright, okay. InsyaAllah. Jadi Akhi Fairuz sihat Alhamdulillah sihat. Allahu Akbar. Mungkin saya tak perlu perkenalkan lebih lanjut lah. Tuan-tuan boleh cek sendiri kot dekat website siapakah Akhi Fairuz. Tetapi seorang yang pakar dalam bidang yang kita nak ulas ni, dan banyak pergi ke sekolah-sekolah untuk buat training, motivasi dan sebagainya kepada anak-anak tentang isu-isu ni. Jadi nak tanya, lepas Akhi Fairuz baca berita tu kan, 200 orang ditangkap
Nak tanya, ni jujur. Ha. Terkejut ke tak terkejut? Tak. Apa yang terlintas dan apa respon atau yang boleh dikongsikan pas Baik. pertama kali baca tu? Bila baca berita tu, sebab sebelum tu tahun ni juga berlaku satu serbuan pihak polis. Okey. Tapi di negeri yang lain, mereka berkumpul dekat 100 orang masa tu. 100 orang. 100 orang. Dalam kalangan mereka pun ada student. Tapi itu di Kelantan lah. Tapi kita ni sensitif sebab ada media kadang-kadang melaporkan ada isu tu kalau Kelantan dia mention nama. Tapi macam yang serbuan di Kuala Lumpur ni tak disebutkan di Kuala Lumpur. Jadi orang nampak ni lah satu bentuk nak memburukkan negeri. Bagi saya tak. Sebenarnya media ni tak menjual berita. Jadi dia nampak engagement yang tinggi tu mention nama negeri lah. Dan saya harapkan lah masyarakat bila isu-isu seperti ni dia jangan kata ada yang nak mempolitikkan, ada yang rasa macam ni nak memburukkan sekian-sekian negeri. Tak. Sebenarnya Barah berkaitan dengan isu-isu seperti ni dia bukan benda yang baru, dia dah berlaku lama lagi. Sebab ini adalah output kepada apa yang berlaku pada mereka ini ketika zaman remaja mereka ataupun mungkin zaman kanak-kanak lah. Dan kalau Ustaz tanya saya tadi apa yang saya first impression bila baca ni, saya kata Allah banyak lagi kerja aku nak kena buat. Banyak. Dan paling penting sekali adalah menyelamatkan. Walaupun kerja dah banyak buat. Ya. Banyak lagi nak kena. Ya. Dan yang saya nampak adalah bagaimana nak menyelamatkan seramai mungkin budak-budak muda ni yang sekarang ni mereka mungkin dalam kancah itu tidaklah sampai ke arah liwat kan, tapi dah ada permulaan tu. Macam mana nak bantu mereka supaya end up nanti diorang tak jadi macam tu. Dan benda ni dia satu benda yang merisaukan sebab saya pergi ke sekolah, terutama sekolah-sekolah yang berasrama ni lah kan. Nanti kita akan cerita lebih lanjut lagi lah. MRSM ke, SBP ke, Mahat Tafiz ke, SMKA segala bagai ni. Muslih ada pergi Muslih? Muslih sekali. Tapi kebiasaannya sekolah-sekolah yang asrama penuh lah. Okey. Kalau ada harian tu, itu cerita lain kan. Ya, kebaran kalian tu kurang. Kebaran kalian tu kurang dan mungkin juga ada. Tapi hari ini bila kita membaca tu satu hal, serbuan yang dilakukan. Lepas tu keluar pula list siapa mereka. Okey, golongan profesion, doktor ada kat situ. Doktor yang pakar mengecek dubur semua. Okey. Kita tengok juga di situ ada pegawai Timbalan Menteri Pendidikan. Di situ juga kita melihat ada 4 orang guru. Saya tak pasti berapa orang guru yang terlibat, tapi daripada 4 sekolah berbeza. Okey, SMK, SK Lembah Keramat, kita silap saya, TDDI kita silap saya kan. Ada nak berapa lagi sekolah yang lain. Dan benda itu menimbulkan kerisauan pada masyarakat. Rupa-rupanya serbuan tu dia bukan hanya melibatkan daripada isu undang-undang saja. Kenapa lepas? Kenapa tak ada yang mengaku jadi mangsa? Kenapa mereka ni tak didakwa? Dia bukan itu saja. Tapi kita kena cek balik bila golongan-golongan seperti ni yang ditangkap, yang ditahan tu, siapa mereka dalam masyarakat? Adakah seorang ayah? Adakah seorang suami? Adakah seorang guru? Dan memang guru terbukti lah. Dan bila mereka ni ada akses pula kepada anak-anak ataupun remaja, apa yang boleh berlaku selepas itu? Benda ni yang patut kita nampak. Sebab itu berbalik kepada basic persoalan tadi, apa yang terlintas pada fikiran saya, kerisauan lah. Sebab benda ni tak makin surut tapi makin banyak, dan lebih merisaukan masyarakat seringkali nampak benda ni akan ke arah unsur-unsur politik lah. Dan sedangkan hal seperti ni dia adalah barah yang sebenarnya stage tu dia dah bermula pada awal lah. Kita nampaknya hanyalah output. Tadi Ustaz kata tadi yang terlibat tu ada dalam kalangan orang dewasa, remaja. Lepas tu Ustaz kata tua pun wallahualam kan. Tua pun terlibat juga. Terlibat ke ramai? Wallahualam ramai, tapi ada terlibat dah. Okey. Ada terlibat. Oleh kerana isteri pun dah belum lagi fizikalnya kan, tak mampu lagi untuk memberi kepada suami, maka ada yang dalam kalangan mereka mencari budak-budak muda ni untuk dilampaskan nafsu. Ini satu kebejatan sosial yang gila sebenarnya dalam negara, yang kita ni nampak penghuni agama banyak, tapi kejahatan seperti ni pun banyak. Saya sebenarnya kan, saya ni sukalah pergi murut. Alamak, Ustaz, jangan Ustaz. Satu dunia dengar ni. Tapi Ustaz Urut ni orang... Kita ada projek dekat Thailand tau. Jadi Thailand ni terkenal dengan pusat-pusat urut yang lelaki pergi tempat perempuan urut. Ustaz jangan happy ending lah, risau lah ni. Dah dia ada tawarkan macam tu okay. Tapi apa yang kita buat di selatan Thai tu, kita buka pusat urut halal. Maknanya halal, dia orang tak halal. Maksudnya laki-laki asing, perempuan-perempuan. Jadi insya-Allah kalau isteri yang tahu suami dia pergi kat pusat urut sini, insya-Allah dia tak buat benda tak elok. Tapi jadi sekarang ni lah, nyak ke pasti ke belum timis selamat dah.
Lah, aku dia tak selamat dah ni. Maknanya pergi tempat urut lelaki pun. So, macam mana pandangan Ustaz kepada orang-orang yang memang suka pergi berurut ni? Apa alternatif yang diambil? Kadang-kadang saya adalah, kalau saya balik rumah, biasanya saya akan ada tukar-tukar urat lah yang saya akan panggil datang kat rumah. Selalu sembang kita panggil. Masuk panggil. Ya, sebab dia memang tawarkan servis untuk datang urut kat rumah lah. Dan memang dia bercerita, adalah beberapa kali dia mengurut dan ada permintaan daripada klien dia untuk urut secara batin. Urut batin tu maksudnya pada bahagian testikel segala bagai tu kan. Cuma bila mana mereka nak diurut tu bukan dalam keadaan macam menerima urutan berkenaan, kira urut lah kan. Tapi dia macam tahap, boleh buat lebih sikit lagi tak? Sedap lah macam ni nampak. Jadi kalau sekiranya tukar urut tu sendiri, dia merasakan apa boleh apa dan tidak, batas mana yang patut dia boleh buat dan dia tinggalkan, tak apa. Yang saya takut, bila mana walaupun lelaki sama lelaki dan kemudian lelaki tu pula dia merasakan dengan urutan tu rasa macam seronok, rasa macam dia belai, akhirnya daripada kerisauan urutan perempuan kepada lelaki dengan lelaki pun kita risaukan. Tapi sebenarnya tak ada masalah pun, memang banyak pun pusat-pusat urut. Adakah itu salah satu bentuk minta maaf saya sebut macam grooming? Boleh jadi ke? Dia tak boleh jawab Ustaz. Grooming ni kebiasaannya yang menjadi mangsa tu adalah mereka yang berumur lah, kanak-kanak. Walaupun sebab itulah dalam dia tak ada istilah grooming. Tak ada. Dewasa ni tak ada. Dia hanya dalam akta kanak-kanak dia ada pengaturan sexual grooming. Kalau 18 tahun ke atas, dia akta yang lain. Dia dimasuk bawah anti gangguan seksual. Tapi grooming tu tidak ada. Dia ada unsur pencabulan, unsur berkaitan dengan sexual harassment. Tapi bawah umur tu itu ada unsur grooming. Cuma nak bagi tahunya, kena tanya baliklah niat nak berurut tu apa. Kan, kalau nak katanya nak urut ni jangan kata kat Thailand, kat dalam Malaysia pun boleh berlaku benda yang macam tu juga kalau ada niat yang salah. Begitu. So saya tak tahulah saya nak tanya ni sesuai ke tak. Kalau tak sesuai beliau cut lepas ni. Maknanya bagi kalau budak-budak kita ajar budak-budak. Apa limit you? Maknanya kalau ada orang pegang kat sini, you tak boleh. Kalau ada orang pegang kat belakang, tak boleh. Kalau untuk dewasa, ada tak limit-limit? Especially tempat-tempat yang saya tak pasti, macam spa ni ke. Kadang ada setengah orang faham, spa ni biasalah orang mak seleh kan. Dia buka, dia tak pakai apa-apa kan. So sebagai orang Islam, where is our limit untuk spa, untuk urut? Dia boleh. Sama juga Ustaz. Dia urutan ke segala bagai. Ataupun macam kita tahu sauna, macam contoh di Jepun kan. Memang sauna di Jepun dia kena bogel. Dia satu benda yang mengaibkan. Kalau dia pergi tempat tu dia tak bogel. Itu budaya culture. Satu benda yang mengaibkan dia tak bogel. Kena tak bogel. Di Jepun sampai tahap begitu kan. Tapi dalam negara kita, bila sebuah di sauna tu, kita dapat lihat lah dengan tualanya, dengan ada berdarah segala bagai kan. Benda tu satu benda yang mengaibkan. Dan saya merasakan kalau kita ambil kira pergi batas-batas tu, saya tak pasti daripada segi hukum bagaimana. Sebab bila mana urutan, memang dia akan selak. Memang kalau urut pada peha, adakah ada unsur darurat kat situ? Adakah dibenarkan untuk urut daripada segi batin? Sebab saya tak pasti bagaimana kalau sekiranya macam doktor, dia ada daripada segi urut darurat kat situ kan. Sebagai contoh perempuan nak bersalin, daripada segi pembedahan, kanser rahim segala bagai, mungkin ada sudut tu. Tapi saya rasa soalan tu Ustaz lah kena jawab. Bagi daripada pandangan ya. Bagi saya rasa kalau sekiranya benda tu ada kaitan daripada sudut kesihatan, dan memang kalau tak buat tu memang kau sakit lah, kau jalan kengkang, kau memang teruk, dia kena urut pada bahagian tu. Saya rasa tu tak ada masalah. Alright. Nak tanya dari segi psikologi, psikologi dan emosi. Ada orang, saya pernah dengar orang kata lah, orang yang ada kecenderungan terhadap sama jenis ni, sama ada lelaki ataupun perempuan ni, dia dakwa dia dapat daripada kecil lah. Maknanya, so adakah sebenarnya rasa kecenderungan ni memang datang daripada kecil ataupun dia boleh datang waktu besar? Macam mana? Mungkin kadang-kadang orang nak tahu, dia tak sedar benda tu dia tercenderung. Sebenarnya kalau benda ni berlaku, kelompok LGBT lah, terutama MSM kan, Men Sex with Men, ataupun MLM, Men Love with Men, atau PLU, People Like Us ni, geng-geng rapper ni lah kan. Dia akan gelarkan dengan istilah-istilah pelbagai. Bila isu ni macam ni berlaku, yang paling hangat perbincangan ni akan muncul golongan mereka nak backup ataupun defend diri di Threads dan juga di X Twitter. Di sini adalah platform yang lebih
cepat dan viral lah dia cepat. Maka mereka ni akan memberikan macam-macam alasan lah. Aku tak pernah kena cabul tapi aku tetap pergi. Aku dia katakan pengalaman masa kecil tak ada pun apa-apa, tiba-tiba naluri itu datang dan mereka mengeluarkanlah segala bentuk kajian daripada barat yang berkata manusia ni macam haiwan sendiri pun ada ketertarikan sama jantina, manusia pun ada spesies mamalia yang ada juga kecenderungan kepada sama jantina. Sebenarnya saya nampak benda ni dia bukan datang pada nature lah. Maksudnya lahir-lahir mak boleh tahu anak aku ni gay besar nanti. Tak ada kan. Itu susah nak detect Macam mana nak detect? Kan bila tengok anak perempuan aku ni nampak lain macam ni lesbian besar nanti kan. Apa tengok anak lelaki, anak lelaki ni besar ni pondan ni jadi transgender. Tak ada. Tidak ada sebab kita datang daripada kromosom yang memang XY kau jadi lelaki lah. Genital tu zakar kan, penis. Kalau perempuan tu XX memang akan jadi perempuan lah. Dan bila dia dah jadi XY jadi lelaki, XX jadi pula seperti perempuan, maka tumbesaran rangka dia, segala bagai pada hormon tubuh badan akan create dia sebagai lelaki dan sebagai perempuan jadi sebagai perempuan. Jadi apa turning point sampai tahap mereka ni sampai ke arah sama jantina? Ada banyak faktor. Apa dia tu? Faktor pertama Zat, yang paling common sekali hari ni adalah menjadi mangsa cabul lah. Mangsa cabul. Mana dia jadi tu sebab ada orang yang buat, ada orang buat macam tu dia. Dan dia pula. Ya. Hari ni kalau saya pergi ke sekolah, kadang-kadang budak-budak ni dia lalui pengalaman tu masa kecil lagi, masa tadika. Kan tadika ni bukan dah kat tadika, tapi di rumah pengasuh. Siapa yang buat? Suami pengasuh, anak pengasuh. Kadang-kadang balik kampung. Balik kampung siapa yang buat? Sepupu, bapa saudara. Ataupun mereka pergi mana-mana kawasan kejiranan, budak-budak sekolah menengah bercampur ketika tu dan ada beberapa sentuhan yang berlaku pada kanak-kanak ni lah. Mungkin ketika tu dia diajar berkaitan dengan jangan takut, jangan cerita kat mak, ni seronok ni kan. Ataupun ada unsur melihat benda pornografi ketika itu. Dan bila dia tengok ataupun dia diajar untuk rasa benda tu ada satu keseronokan, dan bila orang tu buat pada dia rasa okey lah. Saya ada pernah kongsikan pada podcast-podcast yang sebelum ni lah, yang mana budak 5 tahun dengan 7 tahun adik-beradik kena liwat dengan sepupu kan, umur 13 tahun. Antara faktor utamanya adalah sepupu ni yang mengajar dia punya adik sepupu melihat pornografi. Pornografi pula tengok gay pornografi. Jadi bila mana dia dah tengok benda tu, budak-budak ni kecil trigger dan rasa nak tahu dan nak cuba, itu yang diambil kesempatan. Nak ceritanya pada ketika itu bila budak-budak ni melihat, dia tak pernah jangka pun keseronokan kepada sama jantina tu akan muncul. Tapi sebagai seorang kanak-kanak yang dia punya develop otak dia bahagian frontal cortex kan, yang depan ni belum lagi develop dengan betul, tak mampu lagi pengawalan emosinya, dapat keseronokan bila macam benda macam tu berlaku, maka mereka ni sampai tahap teringat-ingat perkara itu lagi dan lagi. Ada unsur trauma lah. Trauma ni rasa takut, rasa jijik dengan diri, rasa macam malu dengan diri. Tapi dalam usia 7 tahun ke bawah, trauma tu belum lagi muncul dalam diri. Dan dia tidak trauma. Kalau sekiranya benda tu tiba-tiba dah jadi kan, dia akan unsur trauma. Tapi kalau berulang kali, lagi lepas tu ada pula relationship yang macam baik, belanja makan, bagi hadiah, rapat pula. Abang angkat sekolah nanti. Ni kita cerita kecil-kecil ni Zat. Dan bila benda tu berlaku, bila dia jadi mangsa, rasa-rasa dia takut ke dia seronok, ataupun dia rasa macam kasih sayang? Sepatutnya takut lah kot. Dia kasih sayang Zat. Oh ya. Sebab dia ada benefit daripada perhubungan tu. Sebab itulah dalam akta kanak-kanak, pengantunan seksual ni termasuk benda-benda macam ni. Sentuhan kepada kanak-kanak, tubuh badannya, amang seksual, fizikal, non-fizikal. Sebab kita risaukan ada dalam kalangan mereka ni yang bermula ketertarikan kepada sama jantina ni ketika usia kecil-kecil ni. Bawah 7 tahun. Masuk sekolah rendah ni. Hari ni bila saya pergi sekolah, saya kerap kali berkongsi juga benda ni kat social media saya. Saya tanya apa sebenarnya dah berlaku kat sekolah. Tapi nak dapatkan output pada budak, nak beritahu apa yang diorang buat kat sekolah, tak mudah. Kan? Tapi kenapa dia cerita kat saya? Saya orang luar. Cikgu dia dah mengadap hari dah. Dia dah bosan cikgu dia kan. Jadi bila saya datang, saya tunjukkan ini cerita budak sekolah sekarang. Pegang telur, buat benda pelik-pelik dalam tandas kan. Saya kata datang kat depan, tulis kat whiteboard, apa sebenarnya yang dah berlaku kat sekolah awak. Maka jawapan dia, budak dah jam 4, dah jam 5, dah jam 6, tangga seluar. Okay. Lepas tu mengitak kat tandas. Itu benda yang nakal yang kita rasa macam kita pun buat juga. Tapi apa yang berbeza? Ukur siapa punya lagi besar.
Ya Okay, Allah. picit telur kawan. Picit-picit telur ni kadang-kadang zaman dulu pun ada pakcik-pakcik suka buat pada budak-budak. Tapi kita tak tahu pun benda tu satu benda yang kesalahan. Dan tak ada pun jadi gay picit telur pun ketika tu. Tapi picit telur pada hari ni ada unsur yang apa yang terdedah kat luar. Okay, apa lagi budak-budak sekolah rendah hari ni buat? Cerita pada budak perempuan macam nak tunjuk nak buat anak, jolok-jolok jari. Sekarang kan budak 6'7" tu kan. 6'7" tu dulu dia tak ada masuk apa-apa pun. Tapi hari ni bila 6'7" budak perempuan ni sampai tak suka bila budak lelaki 6'7" dikaitkan dengan dada perempuan. Dia sampai jadi macam tu lah. Dan hari ni dengan istilah-istilah budak-budak Zat, macam-macam. Istilah macam. Antara benda kalau kita nak tahu apa yang budak-budak ni buat, Ustaz sebut dia sus. Dan sus tu suspicious. Memang betul lah, kita bukan gen. Bila kita sebut tentang buat benda-benda sus kat sekolah, dia akan bersorak. Dan sebab dia tahu sus tu semua adalah benda-benda suspicious yang merujuk kepada benda seksual. Ajar kawan tengok benda lucah, hantar stiker lucah, okay? Duk raba-raba pegang dada kawan, backshot bontot kawan, lepas tu mengerang dalam kelas. Ni semua benda-benda biasa budak-budak sekolah buat. Ada yang kata, adakah perlakuan ni hanya berlaku pada budak-budak di bandar je? Tak, semua sekolah macam tu. Kampung ke bandar semua. Bandar ke, saya masuk mana-mana tempat pun begitulah. Kritikal ataupun tidak saja. Maksudnya pendedahan kepada salah kefahaman kepada seksual ni dah bermula pada awal. Tapi itu tidaklah bermaksud mereka ni akan ke arah LGBT. Tapi start pada mana? Bila ada perlakuan. Dan perlakuan ini bila dah dapat sensasi daripada keseronokan tu, itu yang boleh mengubah orientasi seksual. Itu sekolah rendah. Tapi sebenarnya puncuk utama yang paling banyak saya jumpa asrama. Okey. Asrama Tafiz ke, SMKA ke. Ustaz dulu belajar kat mana? Saya dulu kalau asrama pernah lah dekat sekolah menengah Mahat Tafiz Hira. Kan. Ustaz ada pengalaman apa masa tu? Alhamdulillah tak ada. Alhamdulillah. Mungkin masa tu tak berapa handsome sangat lah. Okey, alhamdulillah setakat. Alhamdulillah kan. Nak cerita Tapi ni. ada kawan-kawan yang cerita pernah cerita kat saya. Tahun bila masa tu? Saya asrama tu waktu tu saya form 1 form 2. Tahun awal 2000 ke? Ya, dalam 2006. 2006 kan. Itu 2006 punya cerita. Dan hari ni kalau sekolah rendah tadi itu cerita dia, hari ni bila saya ke sekolah menengah dah cerita pasal kondom dan sekolah-sekolah ni lah. Dan MRSM, SBP sekolah saya ni dah sampai tahap ni tu dah. Lepas tu blowjob pun ada juga. Dan ada dalam kalangan masyarakat ni, perlu ke sebut blowjob ni kan? Dia memang dia ada kelucahan sebab itu term dalam pornografi lah. Blowjob, oral sex. Tapi budak ada cerita dah. BJ, lepas tu BL. BL ni boys love. Cerita gay lah. Dia semua ni apa yang akhir cerita ni, dia melibatkan majoriti pelajar ataupun minoriti pelajar. Dia macam ni. Majoriti pelajar tu kebanyakan mereka ni tahu dan ada yang tak campur pun. Tapi tahulah. Dan apatah lagi dia duduk kat asrama ni bukan sehari dua, bertahun-tahun. Kan, sebab itu saya selalu sebut kepada pelajar, cukup seorang je kawan kamu yang tak betul perangai dia, kawan kamu yang tengok pornografi, dia akan rosakkan kawan satu kelas. Begitu saja. Jadi apa punca-punca sampai tahap di asrama ni benda macam ni boleh berlaku? Dan Ustaz bayangkan kadang-kadang saya pergi ke asrama-asrama ni, budak-budak ni sampai backshot. Lepas tu dia backshot sampai berdarah tau. Allah. Kan, tak tahulah guna sodomi ke ataupun guna alat-alatan ke kan. Tidur satu katil benda biasa kan. Mengintai kawan, lepas tu malam-malam sampai tahap bunting seluar kawan. Semata-mata nak buat oral sex pada kawan dia sendiri. Senior kepada junior, abang angkat, adik angkat. Allah. Dan benda ni yang lebih menyedihkan Ustaz. Bila mana pattern-pattern budak-budak yang di asrama ni semuanya adalah budak-budak yang cemerlang pada segi akademik. Okay. Maksudnya nak masuk tu, kalau dia sekolah agama, UPKK kena tengok Kalau nak masuk MRSM Urul Albab ke, kena tengok daripada segi bacaan Quran ada interview. Kalau sekiranya dia masuk SBP semua, ujian PKSK, kena exam score. Dia orang ni budak-budak yang cemerlang akademik. Budak-budak yang minat belajar. Tapi apa tak kena, sampai tahap bila mereka masuk, mereka boleh terjebak daripada tingkatan satu lagi. Dan antara yang saya nampak adalah pembesaran akil balik itu yang membuatkan mereka ni akan cenderung kepada benda-benda seksual. Okay. Kita dulu pun akil balik. Tapi akil balik kita pun, kita tak ada handphone macam zaman sekarang. Okay. Yelah, kita dulu pun ada. Kita tahu sendiri pembesaran kita. Tapi budak kasarnya membesar dalam keadaan dah terdedah dengan pornografi, dah terdedah dengan anime-anime lucah, dah terdedah dengan cerita-cerita yang tak masuk akal. Jadi
exposure kat luar tu terlalu banyak. Okay, hingga tahap bila mereka ni kat asrama, benda tu jadi satu kebiasaan. Kan, tidur macam abang angkat, adik angkat ni kan. Benda ni ada diderahkan dalam cerita High Council. Okay, episod 6 kan. Bagaimana senior merapati junior. Seberapa tu. Episod 6 kan. Tengok betul. Bagaimana senior ni dia grooming, bina hubungan baik kan. Ajak lepak, ajak sokok sama-sama. Dan akhirnya, buatkan budak tu percaya, bawa masuk dalam store, then kau buat aku buat kau. Sampai tahap macam tu. Dan cerita tu nak gambarkan bila mana budak yang jadi mangsa ni, nama dia dalam cerita Amir. Amir ni bila senior, dia ni trigger bila ada budak junior kena benda yang tu. Kan? Okay. Dia dah jadi mangsa masa junior. Tiba-tiba bila dah senior, tingkatan 4 ada budak junior pula yang kena. Jadi dia semua ada marah, dia tumbuk budak yang buat tu. Tapi dalam masa yang sama, Amir tak sedar, rupa-rupanya dia admire dan crush pada kawan baik dia lelaki. Crush pula dah. Crush. Kan? Dalam saya dengar benda-benda macam dalam cerita tu Nadir Nassar. Walaupun plot ni nampak drama sangat, tapi realitinya begitulah. Daripada dia jadi mangsa, tapi rupa-rupanya di sebalik berperang perasaan tu, muncul rasa keseronokan bila diperlakukan seperti itu. Kan? Dan bila benda macam ni berlaku Zaan, saya risau sebab bila kita tengok golongan yang ditangkap baru-baru ni, golongan profesional. Okay, saya selalu sebut dalam mana-mana podcast. Ada satu persamaan. Okay. Jadi kalau kita tengok golongan profesional ni, cuba tengok latar belakang mereka datang dari mana. Dan kalaulah mereka ni bermula daripada asrama yang sampai tahap mungkin tak ada sampai liwat lagi masa tu. Mungkin sekadar oral sex. Mungkin sekadar duk isap-isap segala bagai macam tu lah. Saya sebut ni lah sebab benda ni nak kata sensitif pun semua orang dah tahu dah benda ni kan. Tapi keseronokan tu bermula hingga tahap bila mereka ni mungkin mereka ni straight, tapi bila ada peluang dan ruang, jumpa pula geng-geng yang BB semua kan. Ataupun bro, dia kata bro, aku tak faham kenapa bro pun dikaitkan juga kan. Bro dan brothers. Dah lah kat UIA tu semua bro, brothers. Okay. Kita kaitkan sikit. Brother sisters kan. Tapi benda tu dia macam ada sedikit kaitan. Dan akhirnya mereka ni lah golongan nanti yang akan bekerja gaji yang sebesar, golongan profesional. Mungkin ketika itu dia berjaya dari segi kerjaya dan akademik. Tapi pengalaman silam akan membuatkan dia trigger untuk kembali ke arah itu bila jumpa geng-geng yang sama. Kadang-kadang kat IPT, kadang-kadang di sektor pekerjaan. Hari ni kalau kita nak cek kelompok gay ni ataupun homoseksual, senang je. Kita handphone kita ni banyak apps. Kita mungkin apps kita ni kawan-kawan kita je kat Facebook. Maknanya akhirnya dah telusuri semua apps tu. Ya Ustaz. Kat TikTok. Tapi ada apps memang khusus untuk kita cari siapa gay di kawasan sekitar ni. Allah Akbar. Ada apps Tinder lah segala bagai yang memang betul saya ni. Dia memang boleh. Contoh saya sekarang ni kat office HQ Ikram kan, Seri Kembangan ni kan. Okay. Kita buka people nearby. Kat apps tu memang semua jantan-jantan lah. Semua golongan macam tu. Dan kita boleh chat. Kan, one night stand ke. Sekadar buat, lepas tu dah tinggalkan macam tu lah. Sebab dia orang kan ada komitmen untuk suami isteri pun. Okay, jadi nak ceritanya, dia memang sangat mudah untuk pertemuan dan komuniti mereka tu seperti tu. Dia macam satu dunia asing. Kita macam tak nampak. Tapi benda tu sebenarnya mata-rata ada. Okay, dan di situlah ada cikgu, ada doktor, ada itu apa yang bagian mahkamah, saya lupa DPP bukan apa kan ribat itu? Bukan hakim lah. Bukan hakim lah. Tapi ada banyak orang dalam bidang undang-undang, ada bahagian yang pendidikan, ada bahagian yang kesihatan, undang-undang semua tahu lah. Ya, jadi akhirnya kita balik dekat belakang, kat mana dia bermula? Sebab itu bila ada interview yang ada viral kan, dia kata dia bermula pada asrama. Ada interview salah seorang budak yang kena tangkap kan pada asrama. Itu pun tanya sikit. Cuba tanya lagi, apa berlaku kat asrama? Kan? Itu antara cerita-cerita kat asrama lah. Dan kalau benda ni berlaku pula kat tahfiz dan sekolah agama, dia akan jadi ustaz. Bila dia jadi ustaz, tu jadi kes P.U. Azman. Itu yang akan jadi kes isu ustaz budak. Betul. Kan? Diorang ni pernah dimangsakan jadi pemangsa. Lepas tu, dalam tempoh mereka ni mungkinlah saya faham. Jenis mereka bila jadi mangsa tu mungkin ada satu fasa tu teruk, depress segala bagai, tapi berperang dia perasaan. Sebab tu bila kawan saya ni, dia Dr. Rozan Nizam Zakaria, dia Dr. Sekretari di IIUM Kuantan. Dalam kelompok mereka yang mana jadi mangsa abuse seksual ni sampai jadi pedofil dan segala bagai ni kan. Dia kalau jadi mangsa dan kemudian dia berperang dengan perasaan, neraca pertimbangan halal haram dosa pahala, dia akan depress. Depress, kehendak tu rasa, naluri tu ada. Tapi dia tahu benda tu haram, depress. Rasa anxiety, shaking segala bagai, kan.
Dia sama macam kalau kita minat normal, minat kat perempuan kan. But still rasa minat dia tapi kita kawal. So dia ada beza ke? Maknanya tarikan yang ini dengan tarikan yang normal tu. Nanti saya cerita daripada sudut apa bahagian lubang yang mana satu tu kan. Sebab dia ada kaitan dengan lubang yang kat situ lah. Okay. Dan bila kita cerita pasal asrama ataupun di tafiz ni kan, dan bila mana mereka ni ada akses dengan budak kan, budak percaya, dia akan grooming budak-budak pula. Saya suka sebut berkaitan dengan Pio Azman, walaupun ada masyarakat kata kenapa nak cerita, benda tu kan aib dia. Kita kena beza aib dengan jenayah. Dia ni dah didapati bersalah, dah mengaku bersalah, dan kemudian pelakuan yang dibuat pada budak tu bukan sikit teruk. Budak-budak tu kena diajar bagaimana cara untuk liwat, lepas tu ajar budak macam mana untuk masturbation. Dan budak yang kena, yang buat report kepada pihak polis ni sampai naik mahkamah 9 orang. 9 orang di mahkamah yang berbeza-beza. Itu budak yang buat report. Dan dia ni ada akses dengan kanak-kanak ni, ceramah-ceramah di sekolah, di IPT bukan setahun dua. Kan, itu yang buat report. Bayangkan berapa ramai lagi yang buat report. Dan bila budak-budak ni jadi mangsa, maka mereka ni akan ada keadaan dua tadi yang saya sebut, doktor sebut kan. Satu, berperan dengan perasaan, trauma, depres. Dan ada kadang-kadang budak-budak ni yang bila orang agama yang buat dia sampai tak benci pada agama. Kan, sebab orang agama tak boleh dipercayai. Orang agama ambil kesempatan. Itu yang sebab tahap ada budak tafiz yang saya jumpa, mak dia datang menangis. Cerita kat saya, anak dia bila dia dengan mudir tafiz dia benci agama sampai nak murtad. Disebabkan dia rasa dia ni ikhlas datang masuk tafiz untuk belajar, tapi akhirnya dia kena liwat dengan dia punya mudir dia. Macam perempuan yang baru dicerai, saya dah tak percaya dengan semua lelaki. Lelaki kan. Begitulah. Dan guna Ustaz, yang kedua yang saya sebutkan, nanti saya kaitkan dengan asrama di tafiz tadi kan. Yang kedua pula, bila mana dia kena hubungan berkenaan, dia kena oral sex ke, kena liwat ke, ataupun orang tu suruh dia buat oral sex kepada dia, tidaklah orang tu yang buat pada dia ke, dia tahu benda tu salah dan dosa, tapi rasa best. Dan bila dia rasa best, itu yang dia akan ada peluang dia akan buat di sekolah, di asrama. Dan itu lebih menjadikan, dan itu akan jadi satu mengubah orientasi seksual dia lah. Dan di situlah bila mana mereka ni dah mengubah orientasi seksual, keseronokan nak buat benda tu akan sentiasa datang. Diuji. Duduk asrama. Apa yang berlaku kat asrama? Kawan pakai boxer je. Kan, lepas tu apa lagi? Kawan kadang lepas mandi tawal tanggal selup macam tu, nampak kemaluan dia macam tu, ada orang layan nak tengok, best juga aku tengok kawan-kawan ni apa kan gitu. Dia tak tahu ingat kan semua lelaki tak ada apa. Kalau asrama yang ada perempuan pun boleh berlaku, apatah lagi semua lelaki. Apatah lagi semua lelaki. Akan ada budak-budak yang lembut-lembut sikit. Bukanlah semua lembut ke arah itu, tapi kadang-kadang ada lembut yang diambil advantage macam nak jadi macam perempuan pula. Itu pun masalah. Dan bila benda macam ni berlaku, mereka ni lah nanti akan bekerja tempat tu, bekerja tempat ni. Kesian lah mak bapak habiskan duit banyak sangat, tetap akhirnya anak jadi macam ni. Tapi macam mana nak buat kan? Ada benda yang terlepas pandang pada saat mereka nak membesar. Okey, berbalik pada cerita yang ustaz-ustaz tadi kan. Orang kata benda ni aib kan, tapi benda ni jenayah. Dan benda ni kena sentiasa diulang. Sebab benda ni kalau kat luar negara, benda tu dah akan jadi satu benda yang besar. Dan apatah lagi kalau kat luar negara tu pederi yang buat ke, father yang buat kat church ke, eksploitasi pada kanak-kanak, sentiasa akan dikeluarkan. Mukanya kata pampang kata pedofil ni kan. Tapi kita kat sini, bila mana beliau ni dah dimasukkan di penjara, orang kata dah lah tu, dia dah bertaubat kan, dia dah dapat hukuman. Habis budak-budak kat luar ni apa cerita? Yang dia dah dimangsakan. Kan? Yang buat report, yang tak buat report. Apa jadi pada diorang? Ada tak yang depression? Ada tak yang ketagih? Dan bila ketagih, dia buat dengan siapa? Daripada seorang, dia akan jadi merebak macam MLM yang terlalu banyak, sampai tahap itu yang susah nak menurunkan jangkitan HIV kat Malaysia. Sikit. Ini antara benda-benda yang mudah lah Ustaz nak sebutkan permulaan-permulaan ni. Dan ada juga yang kadang-kadang datang daripada pornografi. Pornografi ni kita nak cakap macam mana, memang merata Ustaz, video lucah ni. Pornografi ni sebenarnya dia basic itu lelaki perempuan lah. Tapi bila pornografi ni dia customize. Maksudnya apa yang orang cari, itulah yang akan buat. Dia macam media lah, algoritma. Apa kita cari itu akan muncul. Sama dengan video lucah. Dia akan bagi lagi. Sebab tu dalam video lucah ni, daripada video yang biasa,
sampai tahap pada gay, sampai tahap kepada BDSM yang sadis, yang sampai pukul-pukul segala bagai, sampai tahap ke arah pedofil segala bagai. Semua ni bermula daripada pornografi. Dan ada antara mereka yang asal daripada pornografi, berair dengan pornografi yang lelaki dengan lelaki, suka pula tengok kemaluan lelaki, dan akhirnya masalah. Kat sinilah yang banyak saya ulang-ulang pada mak bapak. Sebenarnya antara benda yang kita nampak dalam Quran banyak sebut tentang aurat lah. Bila minta izin nak masuk bilik mak bapak, sebab pada 3 waktu kan Ustaz, kalau salah betul kan, lepas isyak, sebelum subuh, waktu tengah hari. Antara concern kat situ sebab tak nak melihat aurat ibu bapa. Lepas tu apa lagi Nabi kata? Nabi kata jangan anak kamu ni tidur satu selimut. Concern apa? Tak nak terlihat aurat. Pendepan aurat ni sebenarnya, kita nampak benda ni remeh lah. Aurat orang lelaki ni sangat, tapi benda itulah yang boleh membuatkan mereka tertarik duduk asrama, tengok puting kawan. Dan sorry Ustaz, saya memang cakap direct lah kan. Tengok beletut kan? Tengok tak payah, biar je koper dia. Tengok punggung kawan kan. Bayangkan dalam keadaan ada 100 budak orang batch baru tu, seorang je yang mungkin pengalaman kecil kena dengan pakcik, kena kat rumah pengasuh. Kan? Dia mungkin dah lupa. Masuk asrama, kawan bersepah, tidur terkangkang, nampak kemaluan. Lepas tu kawan-kawan pun duduk gesel-gesel. Lama-lama Ustaz membangkitkan balik rasa perasaan tu. Kenapa pada waktu tu? Sebab itu waktu mereka ni perubahan hormon yang sangat ketara. Akil balik. Badan mula berubah, kemaluan mula memanjang, keseronokan pada seksualiti tu mula dah ada. Itu yang menyebabkan dia high. Dia bila macam ni, kebanyakan parents diorang tahu tak? Ke benda ni diorang sembunyikan? Apa pesan mak bapak bila anak masuk asrama? Belajar rajin-rajin, jaga solat, dengar cakap cikgu. Ada tak jangan jadi je, jangan rogo anak orang. Sungguh. Tak pernah lagi lah. Tapi hari ni mak bapak muda ni lebih concern lah. Cuma nak ceritanya, kebanyakan mak bapak ni yang mereka nak pada anak bila masuk asrama ni membanggakan dapat serit A, tapi persoalan inilah yang lebih menyedihkan. Saya pernah je ceramah di sekolah-sekolah yang budak-budak pandai ni, MRSM ke mana-mana lah kan. Bila saya ceramah, adalah dalam kalangan, nampaklah apa yang budak-budak ni dah buat kan. Tapi kerisauan mak bapak bukan apa yang mereka buat, tapi dia risau bila mana benda macam tu boleh terdedah. Dia takut nanti orang lain boleh tahu, dia takut budak-budak menjelaskan dia dari segi kesihatan mental. Tapi dia tak fikir pun yang anak dia tu ada dah hisap orang punya, dah ada yang sampai tahap pegang kemaluan kawan. Saya pun kadang kenapa sampai tahap macam tu? Dan akhirnya mereka akan berhadapan dengan generasi yang pandai. Dan benda ni kalau sekarang hari ni 200 lebih yang diserbu, dan rakyat tempatan pun 170 lebih Ustaz sebut tadi, akan datang takkan beribu. Nah, itu benda yang sangat risau Ustaz. Saya minum dulu Ustaz. Boleh. So, banyaklah faktor-faktor yang Akhi dah sebut tadi lah. Maknanya dah pernah dicabul, pengalaman cabul waktu kecil, media sosial, social media, apa semua ni. So apakah pesanan, bukanlah pesanan. Tadi Ustaz tanya tadi, kalau lelaki perempuan tu apa Ustaz tanya apa tadi? Wahai rakyat Malaysia. Okay, saya faham mungkin ada yang tengah dengar macam aku first time dengar semua ni. Especially ahli-ahli ikram lah kan. Biasa dengan Usra tiba-tiba macam bicara ramah episod pertama. Terus dah dengar benda-benda yang luar biasa kan. Okay. So sebagai orang normal, kita ada nafsu terhadap, kalau lelaki nafsu terhadap wanita ada nafsu terhadap lelaki. Dan tetapi yang mengikat kita adalah akal dan iman kita. So kita memang ada cantiknya, handsome-nya, tapi akal kita mendindingkan bentuk. So tetapi bila dengar yang geng LGBT ni, banyaklah penerangan-penerangan selain daripada Akhi Fairuz, macam mereka ni macam tak boleh nak kawal tau. So adakah di sana ada perbezaan kekuatan gesaan nafsu yang normal dengan nafsu yang tak normal ni? Satu, bila kita kata sebagai contoh lah, tak ada siapa faham perempuan kan, of course. Tapi kalau laki-laki faham lelaki. Itu bahasa yang mudah lah. Kan saya kadang-kadang ada jugalah bersembang geng-geng ni lah, yang mana mereka ni tengah struggle nak berhenti tapi masih lagi buat kan. Dan ada antara sebab mereka kenapa susah nak berhenti, sebab mereka dah guna jalan belakang Ustaz. Dia macam ni Allah ada ciptakan ni zakar dengan farash. Maksudnya itu adalah konsep pembiakan persenyawaan hubungan seksual yang memang daripada awal lagi Adam dengan Hawa sampailah ke hari ini. Dan ada sebab Allah larang guna jalan belakang dubur. Namun bila mana
kelompok ini dia dah bermula dengan awalnya oral sex, tapi memang hujungnya akan pergi kepada anus daripada dubur. Dan dubur ni ataupun anus dan juga faraj ni dia adalah lubang berbeza. Kan? Kalau vagina sekalipun, saya nak sebutkan, dia elastik, boleh terbuka bila nak melahirkan anak, ada kesan jahitan. Dan dia takkan bentuknya seperti itu saja. Tapi anus ni tempat tu grip, Ustaz. Grip. Bila dia melakukan hubungan macam tu beberapa kali sekalipun, tetap sensasi yang dia dapat tu berkali-kali. Sebab itu mereka ni jangan cuba pula okey. Saya cerita ni Dia dengar dapat lain. Daripada sudut apa yang kelompok ni cerita kat saya lah. Okay. Jangan kata patutlah botak ni tahu lebih. Okay. Betul tak, kadang-kadang ada dalam kalangan mereka ni, diorang pun terasa bila masyarakat ni memang judge, kira diorang ni ahli neraka, jahanam semua kan. Padahal dalam kelompok mereka ni ramai yang baik-baik, yang diorang ni sebenarnya struggle nak berhenti. Struggle nak berhenti. Allah Akbar. Macam merokok. Struggle nak berhenti, tapi kadang-kadang diuji. Ada juga dalam kalangan mereka ni ada prinsip, dia tak nak buat kalau sekiranya tu, orang tu adalah suami orang. Maksudnya dia tak nak perampas lah, ataupun dia tak nak perampas. Allah Akbar. Dia tak nak perampas sebab dia tahu benda tu akan efek kepada rumah tangga orang tu. Dia tak nak. Dan mereka ni cari yang single-single jugalah. Dia orang ni ada yang berperang dengan perasaan untuk berhenti tabiat berkenaan. Bayangkan kalau sensasi keseronokan dia dapat ni pada sekolah menengah tingkatan 1. Dan sekarang dia umur 25 tahun. Berapa tahun dia bergelumang dari isu tu. Sama juga dengan pornografi. Kalau tengok daripada umur 7 tahun, berapa lama dia akan dalam ketagihan tu. Sukar untuk menghentikan tabiat ni sebab dia dah berkaitan dengan disorder dah sebenarnya. Kalau dulu homosexual masuk dalam mental illness ke? Sebenarnya daripada 80-an dulu memang termasuk dalam disorder. Kan, tapi bila mana mereka ni buat kajian segala bagai, dia keluarkan benda tu. Sebab itulah LGBT ni sebenarnya diorang dah sampai buang kemaluan segala bagai ni. Lepas tu nak jadi non-binary lah, tak nak jantina mana satu. Mana diorang normal cakap macam ni? Kan, diorang ni dah sebenarnya, tapi disebabkan barat sendiri yang mempopularkan benda ni, mereka hadaplah benda tu. Tapi kita di Malaysia ni memang kita mengharapkan benda tu sampai tahap yang lebih teruk lah. Tadi bila yang saya sebutkan itu antara benda yang pertama lah, sebab lubang tu sendiri. Kemudian yang kedua, hubungan mereka ni risiko kepada kehamilan tu tidak ada lah, tapi yang kita risau risiko kepada HIV. Kan, HIV. Dia tahu tak pasal HIV tu? Diorang semua tahu. Diorang tu kalau di KKMC ni diorang ada bagi prep. Dia bagi macam, saya tak pasti adalah benda-benda ni mungkin boleh jemput Dr. Ha lah. Dr. Ha memang biasa benda ni kan. Sebab Dr. Ha ni pun antara benda yang ada digagaskan adalah pemberian kondom kepada budak-budak yang dah ketagih seks kan. Sebab tak nak melihat mudarat yang besar. Yalah. Tak nak mereka tu buang anak pula nanti kan. Dapat malam kurang kan. Mudarat lebih besar kan. Sama juga prep ni, saya lupa ubat apa benda yang memastikan supaya tak kena jangkitan lah. Kan, mereka ni memang ada dalam hubungan mereka ni, mereka akan guna kondom kan. Mereka akan adalah precaution yang mereka buat supaya tak kena HIV. Tapi kalau dah berkali-kali buat, dah bertukar-tukar pasangan, mestilah keseronokan tu dia nak lebih lagi pada apa yang dia dapat. Dan akhirnya berlaku koyakan lah. Sebab tu kalau HIV ni dulu tu memang sebab pertukaran jarum suntikan dadah. Tapi bila kerajaan beri jarum suntikan percuma dan kondom percuma pada kelompok ni, tak adalah tersebar penyakit tu. Memang peratusan memang turun mendadak. Tapi daripada kelompok LGBT ni, mereka ni bila melakukan hubungan berkenaan, memang antara benda yang berlaku tu itulah cecair dan juga darah. Dan kalau cecair ni air mani lah kan, semen tu, ataupun dia persegi kesan koyakan pada dubur lah. Itu yang sampai tuala berdarah-darah tu kan. Saya bila tengok tu, saya ada benda yang sedih juga sebab video tu viral, nampak muka semua orang. Dan dalam kalangan mereka tu saya tak rasa pun semua bersalah. Mungkin ada yang berada di tempat yang salah pada waktu tu. Ada yang macam pergi nak urut kata. Ya, nak ikut kawan kan. Tapi mungkin malam tu kawan kata, tak nak tempat pergi kot. Lah, relax lah sekali kan. Manalah tahu. Dia tiba kena tangkap. Tapi muka dia terpapar mengata-kata dah. Keputusan paling silap lah malam tu dia buat. Kan. Keputusan paling silap lah malam tu kan. Saya faham. Golongan macam ni, dia sebenarnya nak disantuni dengan baik. Sebab kelompok-kelompok mereka ni, kalau dia nak gay ke, dia nak apa ke, dia tak mempopularkan. Maksudnya dia tak cuba normalize benda tu, lantak engkau lah. Sebab akhirnya nanti kau akan balik pada Allah untuk jawab lah. Tapi yang saya takut, kelompok yang gerakan, yang mereka ni rasa kita kena berjuang di negara kita ni, keadilan kita dapat. Gerakan LGBT lah.
Sebagai contoh aktivis-aktivis mereka kan. Aktivis mereka yang mereka rasa sebab ni dah duduk Malaysia tak selamat. Kan. Sedangkan benda seperti ni kita tak boleh nak normalize. Bila kita normalize, kita menidakkan yang benda ni masalah. Tapi bagi saya sendiri, benda macam ni yang dah besar-besar ni kan, mereka sendiri tu kena ada kesedaran. Apa dia buat tu salah. Okay, kalau mereka dah berkahwin sekalipun, diorang kena pastikan hubungan dia dengan isteri tu bukanlah faktor dia bertahan disebabkan tak nak orang cakap belakang. Kalau dah ada pasangan lelaki, kau dah berkahwin, kau ada lelaki lain, cerai lah. Kenapa perlu menzalimi? Sebab kesan daripada hubungan dia dengan lelaki, dia buat pula dengan isteri dia akan menjejaskan. Isteri dia pula boleh kena HIV berkenaan. Itu kalau dia sentuh bini dia. Kalau setahun, 2 tahun tak sentuh, berapa ramai perempuan yang dizalimi. Lepas tu pula, yang tak sentuh tu mungkin nampak macam baik dalam kalangan masyarakat. Dalam kelompok tu ada cikgu, ada doktor, ada yang dalam kalangan orang-orang yang pandai. Cuba bayangkan bila isteri ni tak penceraian, siapa nak percaya lelaki tu gay? Kan? Sebab itu lelaki tu sendiri kena kesedaran. Sampai bila nak jadi macam tu? Ini cerita tentang golongan yang dewasa. Dan saya tak tahu ni, biasanya Menteri Pendidikan akan keluarkan statistik berkaitan dengan statistik jangkitan HIV dalam kalangan belia remaja kat Malaysia. Itu pun menunjukkan peningkatan. Tapi apa yang mereka cadangkan, kita kena buat saringan darah supaya kita dapat detect siapa kena HIV. Sebab tu saya sangat tak suka dengan idea-idea macam ni. Kita patah balik kat belakang ni, selamatkan budak-budak kat bawah ni. Kat Tafiz yang kena dengan mudir, kat sekolah asrama yang kena dengan senior, yang kena grooming dengan cikgu. Dan hari ni kebanyakan benda-benda ni dia akan jadi satu isu bila viral. Tak viral dia akan jadi diam macam tu lah. Sebagai contoh, kalau cikgu tu buat pada pelajar, kemudian dah buat aduan segala bagai, then ada tindakan. Lepas tu kalau dah buat laporan polis, mungkin tak ada bukti yang mencukupi. Bila dah buat viralkan, panggil influencer sekian-sekian, diviralkan, maka ketika tu baru Kementerian respon, baru PD respon. Kita tak nak macam tu. Sebab saya rasa polisi berkeliling mana-mana jabatan ni jelas. Sebab tu bila kes ni muncul kan, kita terus bukukan dia. Kalau kat sekolah jangan bagi ada ASN dengan budak, pindah ke jabatan, PPD, JPN. Tapi yang sedih Ustaz tahu apa? Apa dia? Salah satu sekolah yang ada cikgu dia kena serbuan tu, ibu bapa, netizen semua hentam sekolah tu. Guru besar kena, cikgu-cikgu yang tak ada kaitan tak ada kaitan pun kena juga. Dan dia kata, kena beritahu siapa cikgu ni. Takut cikgu ni ada hubungan dengan anak saya. Concern mak bapak tu betul lah. Itu concern lah. Natural lah. Ya. Takut tapi adakah cikgu tu betul-betul bersalah? Ya. Kita tak tahu lagi. Itu yang kita akan mungkin sambung lepas ni. Saya nak tanya. Lupa nak beri. Ya, kita kena berehat. Okey, jadi lepas ni saya akan tanya. Tadi kita banyak cerita tentang isu yang berlaku. Jenis-jenis hubungan sejenis ni. Dia bukan sejenis ni, berjenis-jenis. Okay. Jadi kita nak pergi nanti lepas ni, kita nak tanya lebih kepada the cure. Macam mana nak cure dari si individu personal, secara mungkin peringkat masyarakat, negara. So kita berehat sekejap, bicara Rahmah bersama Aisar, insyaAllah. Okey, kita sambung balik. Kita punya bicara Rahmah versi Aisar. Apa dia ni? Hangat betul kita punya podcast pada malam ini. Tadi jauh dalam, deep, kita berbincang tentang isu hubungan sejenis. Bukan hubungan sejenis ni, berjenis-jenis ni dengan bermacam-macam. Jadi kita dah kenali jahiliah yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Sebelum kita nak cure, macam doktor, sebelum dia nak bagi ubat, dia kena tahu dulu sakit apa. So kita nak ubati masyarakat, so kita kena tahulah yang memang agak telinga tu berdarah sikit dengar, ada yang kan. Jadi kita dengar tu, tapi kita kena tahu this is the reality yang berlaku dalam masyarakat di negara kita. So kita pergi pada segmen yang kedua ni, kita nak tanya Akhi Fairuz dari segi ilaj, dari segi cure. Macam mana kita nak cure benda ni? Saya nak mulakan dulu di peringkat individu dulu sebelum kita pergi kepada apa yang kerajaan kena buat semua. Contoh, bukan saya, seseorang itu dia terjebak sama ada orang buat ke ataupun dia sendiri ke. Tetapi iman dia, akal dia ada berbisik mengatakan benda ni salah, you have to stop. Tapi dia tak tahu macam mana nak stop benda ni, ketagihan semua ni. So macam mana cara mungkin boleh kongsikan pada pendengar kita? Kalau daripada segi sudut individu ni, dia sama je macam ketagihan kepada pornografi, video lucah kan.
Negara kita dia memang tak ada pun rehab untuk membantu golongan-golongan yang boleh menghentikan tabiat seperti dia. Rehab ke di luar negara? Ada, luar negara ada. Berkaitan dengan dadah pun ada. Yang pornografi pun ada yang dibantu lah. Namun hypersexual yang melibatkan homoseksual ke ketagan pornografi segala bagai ni, negara kita pun sebenarnya ke depan juga. Di klinik-klinik sebenarnya doktor-doktor mengendalikan enggak kes-kes macam ni. Contoh ibu bapa tak tahu nak buat pergi mana dah, bawa jumpa dengan doktor. So doktor ni akan refer pada hospital. Dia akan Harapnya doktor tu bukan golongan tu jugalah. Harapnya lah. Jadi dia akan menyelamatkan budak lah daripada awal. Namun kalau mereka ni dah terjebak dalam keadaan ni, dah tempoh masa yang lama kan, antara cara pertama untuk mereka menghentikan tabiat berkenaan adalah mereka tu kena sedar yang apa mereka buat tu salah. Maknanya ilmu lah, pengetahuan. Pengetahuan. Mereka ni sekarang in denial kan, sebab dia macam ni Ustaz bila orang banyak kecam, kita akan rasa macam kita lah golongan yang terpinggir. Sebagai contoh, di akhir zaman Islam tu akan asing kan. Bukanlah bermaksud mereka rasa mereka tu golongan asing macam Islam enggak. Tapi bila banyak orang torture, sebab mereka ni membesar dalam keadaan mungkin dah kena torture kat asrama, lepas tu kena marah dengan ustaz sebab mungkin dulu ada buat kes kat sekolah. Jadi mereka membesar dalam keadaan dah biasa mendengar hinaan makan masyarakat. Tapi tak ada yang ajak mereka untuk kembali dengan betul. Kan? Saya pernah lah dulu masa zaman kerajaan-kerajaan yang lepas kan. Bila mana Menteri Agama masa tu, dia jumpa dengan aktivis LGBT. Ada. Kan? Sebenarnya itu satu benda yang baik untuk dialog. Untuk dialog supaya mereka ni bagi tahu apa yang sebenarnya mereka nak dan puas hati. Bukanlah kita nak bagi pun apa yang dia nak sebenarnya. Tapi diri mereka sebagai human tu perlu dapat apa yang sepatutnya mereka dapat sebagai manusia. Kesihatan, pendidikan. Tapi tidaklah bermakna kita nak acknowledge apa yang mereka buat tu betul. Salah tetap salah. Tapi kena engage lah. Kena engage dengan mereka. JAKIM banyak buat program-program mukhayyam, tapi mereka banyak sasarkan golongan-golongan maknya transgender. Sebab dalam kelompok LGBTQIA semua ni, yang nampak mereka golongan tu transgender aja. Sebab dia macam lelaki, dia perempuan. Gay, bisexual ke, lesbian, macam mana nampak? Betul. Kan? Melainkanlah dia tu yang declare dia tu sebagai itu. Kalau macam JAKIM sini, dia ada buat mukhayyam, ada buat rehlah, nak bantu dia orang ni. Macam mana nak solat, macam mana nak kenal iman balik. Tak ada judge. Tak ada pun judgemental mereka ni jahat, mereka ni ahli neraka, tak ada. Ajar kembali ingat, sayang pada diri, kan? Tegur kawan bila kawan buat silap. Tapi gay ni, homoseksual ni, macam mana nak detect dan macam mana nak bawa mereka tu datang ke tempat-tempat macam ni? Sebab tu susah sikit. Apatah lagi pada saat mereka prime, maksudnya keseronan dia tu tengah prime kan, tengah memang kira hangat lah di pasaran. Kalau dia paling kacak, paling handsome, paling banyak dia kan. Macam mana ketika tu nak datang kesedaran? Mungkin kesedaran tu datang bila akhirnya buat cek darah HIV. Masa tu orang baru kata, aduh kan bagus lah aku tak buat benda ni kan. Dah terlambat lah. Tapi diorang kalau HIV sekarang ni pun itu tak kisah, dia ada ubat untuk melewatkan kena AIDS ataupun tak kena terus lah. Dia akan bergantung dengan ubat lah. Ubat HIV sekarang ni bukan macam dulu kan. Kalau dulu HIV ni kita rasa macam badan berlubang semua kan. Itu kalau ada AIDS. HIV kalau positif ambil ubat sekalipun, dia tetap kerja macam biasa. Tak masalah pun. Kenapa kalau ikut daripada Malaysia Air Council kan, 2018 ke atas tu ni kat Malaysia kan. Saya pernah podcast yang lepas, orang marah, orang kata bila pula 2018, bukan ke dah lama dah HIV ni. Dia tak tengok podcast, dia tengok klip pendek tu masyarakat kita lah. Okay, 2018 tu data daripada KKM sendiri, peningkatan heteroseksual makin berkurang yang kena HIV, tapi yang LGBT ataupun yang lelaki dengan lelaki ni homoseksual 56%. Heteroseksual 38%, dadah 3%. Sorry, mungkin ada yang tak tahu heteroseksual ni. Heteroseksual tu seks bebas lah, lelaki dengan perempuan, seks bebas lelaki dengan perempuan. So LGBT ni paling banyak. Kenapa mereka data tu banyak situ? Dalam kelompok mereka, persoalan tentang kesihatan, tentang penyakit ni sangat menyeluruh lah. Maksudnya, diorang tahu hubungan mereka tu risiko dia besar. Jadi mungkin ada satu beberapa tempoh mereka akan jumpa dengan doktor, cek darah. Supaya mereka tu dapat menyelamatkan orang yang lain lah. Jadi adalah bila buat cek darah tu HIV. So mereka akan ambil ubat. Jadi itu antara kelompok mereka untuk supaya mereka tak sebar. Ini yang tahu. Yang tahu. Yang tak tahu, yang ada spek berata-rata tu yang masalah tu kan. Dan kesedaran pada individu sendiri, dia mana-mana Ustaz, ketagih rokok ke, vape ke,
benda lucah ke apa ke, dia kena rasa aku salah bila aku nak buat ni. Kan? Lepas tu kena akui aku buat benda ni jahat, benda ni dosa. Jangan normalize. Jangan kita rasa macam akulah paling teraniaya. Orang tak faham aku lalui. Yang buat aku jadi macam ni dia ustaz yang buat aku macam ni. Kan okey, benda tu dah lepas lah. Kan muka ustaz tu pun dah masuk penjara dah. Ataupun muka ustaz tu tengah popular lagi sekarang kan. Wallahu alam. Tapi nak ceritanya kesedaran awal tu kalau tak ada, dia terus keserokan, tak ada siapa boleh bantu dia. Kan? Adalah kadang-kadang saya jumpa ada puan-puan yang mengadu kat saya lah. Tengok suami dia macam dah pelik dah, boleh kata setahun tak sentuh segala bagai kan. Lepas tu bila tengok suami pun ada outstation segala bagai, rupanya buat outstation pergi bercuti dengan lelaki lain kan kat luar kan. Kesian bini dia. Lepas tu isteri dia pun dah rasa macam aku tak puas hati ni. Dia pergi kat pejabat, dia punya suami dia masa tu cuti, dia ambil kunci suami dia, pergi pejabat, buka meja, jumpa spender yang G-string yang berlubang macam yang geng-geng gay pakai lah. Allah. Dia jumpa pasal penuh kondom-kondom. Nak dengar Penuh dengan kondom kat situ, penuh dengan sex toys segala bagai kan. Suami mengaku lah, dah kantoi mengaku lah. Kan menangis-nangis semua kan. Lepas tu tahu tak, dia menangis satu hal dah. Okay. Tapi saya beritahu pada puan tu, puan cek darah kan. Takut puan pun dah kena kan, penyakit berkenaan. Tapi seorang masyarakat ni kadang mereka semua menganggap benda ni ada unsur-unsur mistik. Okay. Kan. Lepas tu untuk puan ni lah, dia nak menyelamatkan rumah tangga, bawa lah jumpa ustaz. Ustaz dia kata ada jin yang duduk kat punggung suami puan. Ustaz lebih layak. Kalau lah jin tu, dia boleh hire lawyer kena saman. Bila pula aku duduk situ, bila puan tu kata situ, saya pun saya bukan jin lah kan. Saya kata tak apalah puan, saya doakan puan ni lah terus bahagia dengan suami kan. Sebab dia tak ada mutual respect dalam hubungan tu dah kan. Tapi sebagai seorang suami, bila isteri pun fikir jalan nak bantu dia, bagus isteri nak bantu. Tapi jangan masuk unsur tu. Sebab juga ada podcast yang lain lah. Bila sebut ustaz-ustaz ni, dia kata kadang-kadang kes gejala seksual ni berlaku kat Tafiz-Tafiz, kelompok LGBT yang hantar ejen ataupun orang budak-budak situ untuk LGBT kan budak kat Tafiz. Ya Allah. Mana maunya? Kan? Tanya mata ke dia orang buat macam tu. Tapi memang tak berlaku lah. Tak. Lepas tu ada juga dia kata unsur-unsur jin. Dia sampai tahap ada budak yang sampai boleh suka pada sama jantina. Saya termenung panjang. Sebab sepanjang saya dapat aduan pada budak-budak, tak ada pun yang menyalahkan jin daripada buatan mereka. Kan? Betul lah, syaitan. Syaitan lah kan. Minal jin dan tiwan nas. Tapi semua benda nak dekat dengan mistik tu saya tak suka lah. Sebab benda ni dia melibatkan mental. Bila melibatkan otak, ada something wrong pada otak yang hanya boleh dirawat bila mereka ni rujuk pada kaunselor, jumpa psikologis ataupun terus refer pada psikiatrik lah. Tapi mereka tak rasa pun mereka mental. Itu yang sukar tu. Apatah lagi dapat sokongan dalam kalangan kelompok mereka. Itu dari segi personal. Okay. Sebelum kita pergi personal lagi, saya pernah dengar podcast lah. Dia kata ketagihan ni, tak kisahlah pornografi ke apa ke, kita tak boleh stop. Macam tu je, macam rokok. Macam tiba-tiba dengar Akhil Fairuz Jingkawi punya podcast hari ni, esok saya nak stop. Lebih baik dia jangan stop terus dan masih terus buat lagi, tapi kurangkan daripada dia stop terus. So macam mana? Mendengar macam macam suruh buat lagi tapi kurangkan. Macam salah ke? Dari segi unsur psikologinya memang itu adalah kaedah untuk menghentikan apa juga ketagihan. Rokok kan memang tak boleh berhenti tiba-tiba. Vape pun begitu. Pornografi pun begitu. Benda-benda macam ni sampai tahap dah ada tindakan output kepada seksual pun tak boleh berhenti tiba-tiba. Macam bagi contoh video lucah kan. Kenapa dia ni susah nak berhenti? Sebab dia memberi ilusi kepada otak lah. Kan, sebab otak kita ni kan banyak hormon. Ada endorfin lah, ada testosteron lah, ada macam-macam adrenalin lah. Tapi hormon yang membangkitkan rasa enjoy, keseronokan, happy ni dopamin lah. Dopamin ni banyak terhasil. Kan kita gelak pun dopamin, main bola pun dopamin, buat benda yang kita minat pun dopamin. Tapi bila dopamin, hormon ni keluar ke otak, pada aktiviti yang biasa kita buat ni, dia keluar dalam keadaan natural. Tapi menonton video lucah ni, dia akan keluar secara unnatural. Maksudnya dia keluar lebih. Dia keluar unnatural lah? Unnatural. Keluar secara banyak, lebih lah, beberapa ganda daripada benda tu keluar lah. Maknanya kalau ketika bersama dengan pasangan, itu natural? Itu natural lah. Okay, right. Dia tapi sebab
pornografi ni dia memang akan membangkitkan hormon seperti itu. Dia keluar daripada bahagian otak ni, dia pergi pada bahagian frontal cortex kat depan ni. Bahagian frontal cortex ni adalah kognitif, tempat untuk berfikir, merancang masa depan, membuat pilihan, buat keputusan. Jadi bila dia tenggelami oleh hormon dopamin tu, maka perasaan sensasi tu dah dapat. Jadi akhirnya bila malam selalu main game, bosan lah, tengok porn dah sekejap, bayar handphone, datang masuk lagi dopamin. Akhirnya dia bergantung dengan benda tu. Awalnya dia rasa macam dia boleh kawal, tapi hanya pornografi yang mengawal. Jadi bila dopamin tu dah banyak keluar, ketika itulah dia mula rasa bosan tengok benda yang sama. Dia akan search pornografi lelaki dengan lelaki pula. I see. Itulah dopamin. Dia akan keluar lagi. Sampai tahap dia dah bosan. Tengok je, apa dia buat? Masturbate dah pula. Onani pula. Dan bila dia dah buat onani tu berkali-kali, tengok video lucah, dopamin dah keluar dah. Dia akan demand yang lain lagi. Inilah risiko dia. Dia dah keluar lagi, sampai tak dia ada akses pula dengan ada budak. Contoh dia bapa saudara, anak saudara. Dia suruh anak saudara buat kat dia. Dapat keseronokan macam tu. Dan selepas itu, susah nak dihentikan dah. Sebab itu, ledakan dopamin tu yang membuatkan susah nak berhenti. Tapi kalau dia hanya tengok video lucah, dia tengok sendiri, dia masturbate sendiri, maka untuk dia berhenti tu, kena berperingkat-peringkat. Sebab, bila mana dia berhenti secara tiba-tiba, dia akan otak ni macam ni kan. Tahu aku nak buat juga kan. Maka 2 hari habis lah. Lepas tu berhenti jadi balik. Kan? Maka antara cadangan adalah untuk berhenti perlahan-lahan. Sama juga dari isu LGBT pun sama. Kena ada satu struggle dan kemudian dia bina persekitaran yang baru lah. Okay. Tapi untuk awal ni untuk diri sendiri. Okay, berhenti dalam keadaan awal-awal tu satu, hapuskan link-link lucah, ataupun kalau LGBT pun jangan lagi bergaul dalam komuniti mereka ni. Keluar. Kan sama lah macam peristiwa seorang lelaki yang membunuh 99 nyawa tu kan. Kan, lepas tu bunuh yang ke-100 tapi dicadangkan keluar dari tempat ni. Sebab kalau kau duduk sini kau akan jadi jahat. Tak ada orang baik lah. Tapi cerita tu boleh kita nak kaitkan dengan kisah ni LGBT lah, siapa yang mereka terlibat ni, kena keluar. Kalau dengan handphone ni, mereka ni akan sentiasa trigger. Okay, katakanlah selama ni konten yang dia tengok, contoh pornografi, TikTok dia segala bagai semua gelek-gelek. Kan? Kat Instagram pun semua yang seksi-seksi. So kena hapuskan. Kenapa? Sama juga dengan kelompok macam gay ni. Hapuskan segala bentuk apps ke, apa ke, kenalan ke, yang sama-sama ni bukan support untuk kebaikan, semua kehancuran. Tinggalkan. Tapi siapa nak semut mereka? Siapa nak berkawan dengan mereka pula? Itu yang tak ada tempat tu. Dan akhirnya akan kembali semula kepada tempat tu. Proses nak berubah ni, dia bukan hanya pada diri dia, tapi masyarakat nak membantu mereka. That's why kita nak pergi kepada yang up sikit dari individu. So, masyarakat. Kita ada NGO Ikram. Kita ada persatuan, bermacam-macam ni persatuan. Macam mana kita nak mainkan peranan ni? Yang dengar yang normal ni bukanlah majority yang normal lah. Saya katakan yang tengok ni dan rasa macam Allah dengar ni macam mana nak buat. So, tapi apa yang kita boleh buat? At most yang kita boleh buat untuk bantu selesaikan benda. Kalau kelompok yang sekarang dah terlibat ni, kita kena ada engagement. Tapi saya tak tahu diorang ada persatuan ke, mereka ni ada ke kelompok yang boleh bercakap dengan mereka. Sebab bagi mereka, bila mana ada orang datang pada mereka dan macam mengakui keberadaan mereka pula, itu advantage pada diorang pula. Itu yang susah tu. Tapi saya menasihatkan kepada individu-individu ataupun mereka-mereka yang dia rasa apa aku buat ni salah, kena ada kesedaran. Tak pergi mana pun benda ni. Sampai satu tahap akan tua, akan mati. Dan kalau diteruskan nafsu tu tak pergi mana pun. Okay, jadi masyarakat yang boleh buat adalah yang dah berlaku sekarang ni, kita nak bantu mereka dah susah. Kan? Sebab mereka ni rasa aku dah besar. Aku bukan mak bapak aku kan. Yalah, aku cek duit aku sendiri, aku ada kerja sendiri kan. Aku smart, aku ada orang sayang aku. So nak bantu mereka tu susah dah. Kan? Dan saya yakin yang mereka ditahan baru-baru ni kan. Ada tak dalam kalangan mereka tu ada kesedaran? Aku nak kena stop lah. Aku nak kena jumpa dengan doktor lah kan. Doktor sekretari kan. Supaya dapat bantu aku. Yang rupa-rupanya aku dulu ni kena cabul sebab aku jadi macam ni. Ada orang in denial. Itu yang saya tak suka tu. Kadang-kadang diorang ni rasa aku jadi ni nature. Maksudnya memang aku lahir memang aku gay. Mana ada? Kan? Tak ada. Biasanya sebab tengok kemaluan, tengok video lucah, kena cabul, kena grooming, kat asrama, macam-macam lah. Dan akhirnya kita nak kena berbalik kepada pendidikan, Ustaz.
kita nak menyelamatkan orang yang dah terlibat dengan benda-benda maksiat ni, boleh, tapi banyak masa akan dihabiskan. Tapi yang biarlah kita habiskan banyak masa tu bantu yang budak-budak bawah ni. Sebab tu kalau isu macam ni, saya balas nak tulis, nak maki ke apa semua, nanti akan ada lagi keluar benda macam ni yang keluar. Tapi siapa nak bantu budak-budak ni yang kena cabul, yang kena liwat, yang kena trauma sekarang ni tengah sedap segala bagai kan? Siapa nak bantu mereka? Macam mana dia nak pendidikan tu nak datang pada rumah? Mak bapak pun sampai sekarang tak berani nak bercerita macam ni. Kalau kita okey, sebab nampak asrama yang banyak menjadi punca kan, bullying apa semua. Adakah maksudnya, saya pernah dengar kan, tutup asrama tutup asrama ke? Apa pandangan akhir? Kita pendidikan based on asrama ni dah lama dah. Tutup mengamuk masyarakat kan. Tapi kalau sekiranya kematangan, bagi saya lah, anak-anak ni sesuai untuk masuk asrama masa tingkatan 4, 16 tahun. Sebab proses pembesaran akil balik tu dah berlalu. Betul. Maksudnya dia dah matang, bulu pun dah tumbuh dah masa tu. Maksudnya badan tu dah berubah. Tapi kalau awal-awal ketika Form 1 akil balik, darjana akil balik, masuk asrama, bercampur dengan kawan segala bagai, kawan cerita benda pelik-pelik. Ada yang tahfiz untuk umur 6 tahun, 7 tahun kan? Tu yang saya tak suka tu. Tahfiz, kalau nak buat konsep tahfiz sekalipun, jangan duduk asrama 7 tahun. Kalau nak buat pun pagi sekolah kebangsaan, petang pergi tahfiz. Macam kafar. Itu tak apa lagi. Tapi kalau daripada 7 tahun duduk tahfiz, masalah. Ada satu podcast, Ustaz Dr. Kamilin lah. Cerita bagaimana dia rebel pada kecil. Sebab masuk tahfiz, umur 7 tahun. Kan? Tapi alhamdulillah dia 2 orang. Saya yakin itu 1 per 1000. Yang lain jadi apa? Kan? Nak ceritanya, daya upayaan budak untuk berfikir dengan apa yang berlaku pada diri mereka tu sangatlah lemah pada saat mereka ni sedang meningkat usia remaja. Sebab itu mak bapak ni bila nak masukkan anak ke asrama, kena sentiasa bercerita. Dan proses pendidikan tu bukan bila dah masuk, sebelum tu lagi. Sekolah, kementerian dah ada dah silibus. Dia panggil merentas kurikulum. Dia tak ada topik pendidikan seks, tak ada. Yang ada dalam pendidikan kesihatan, subjek sains, pendidikan Islam, moral. Kalau dulu kita belajar tentang persenyawaan, tingkatan 3 kan, sekarang dah darjah 6. Kalau dulu kita belajar tentang hadas besar ni, mungkin darjah 4, sekarang darjah 2. Kalau dulu kita belajar tentang segala bagai ni lah, memang kita rasa banyak kebanyakan sekolah menengah. Kita tahu tentang keramajan. Sekarang sekolah rendah, semua dah didedahkan. Tapi kekangannya adalah, budak-budak ni belajar hanya satu bab tu mungkin 1 hari je. Minggu depan. Ataupun hari kedua pada minggu berkenaan. Hari yang lain, topik yang lain. Benda tu tidak terus menerus. Okay? Jadi yang boleh proses mendidik terus-menerus adalah dalam rumah tu sendiri. Sebab itulah tadi kalau awal tadi Ustaz pun kata, oi, sebut zakah, jarang aku dengar orang cakap zakah, selalu kemaluan je. Jarang orang jemput sefaraj. Masalah tu lah masyarakat kita. Zakah faraj lah kena sebut, bukannya bebet, bukannya pepek segala bagai kan, ataupun konek ke. Saya kadang-kadang jam benda masyarakat ni, dia anggap sebut benda tu okey, tapi sebut zakah, benda duk zakah ni kan, benda faraj ni kan. Itulah term yang budak-budak akan belajar kat sekolah dalam subjek yang mereka belajar tadi. Kalau pendidikan daripada awal tu, dia tidak dididik daripada awal ibu bapa sebab malu, awkward. Siapa akan cerita pada budak-budak ni? Kalau mak bapak malu nak didik anak sentuhan selamat, sentuhan tak selamat. Lepas tu contoh lah, antara benda saya cakap dengan mak bapak kan, macam mana nak cerita kan kalau anak-anak ni kan? Contoh lah, kalau kita nak ajar anak kan, isu serbuan ni kan, ambil TikTok, abang mesti ni bang, anak dah janam, abang cuba tengok ni bang. Kan? Ibu geli, ibu kenapa ni? Ya Allah, kenapa lelaki ni kan? Abang rasa kenapa? Apa yang orang cuba buat? Kenapa semua lelaki? Apa dia buat kat sini? Cuba abang baca dulu. Abang dengar dulu, abang sabar. Coba abang beritahu pendapat abang. So anak akan proses learning moment dia tu. Maknanya lagi baik kita cerita dan explain sebelum dia dapat tahu benda tu melalui cara yang... Tapi benda tu tak akan jadi kalau tak ada penceritaan didik daripada budak tu bawah umur 6 tahun ke bawah. Yalah. Dia tak akan jadi kalau mak bapak panggil bebet. Dia tak akan jadi kalau mak panggil burung sebagainya, tak akan jadi. Dia akan jadi kalau mak bapak ni memang set mindset dia, aku panggil zakar, penis, vagina, faraj sebab aku nak didik anak aku. Dan kenapa benda ni penting? Supaya mak bapak ni selesa nak baca. Contoh, bulan 10 hari tu, kes rogol dalam kelas. Budak perempuan yang sampai dia rakam segala bagai kan. Lepas tu kat baling pula, kat Melaka segala bagai. Mak bapak yang ada rasa macam tanggungjawab kepada anak, dia tahu anak nanti nak masuk asrama, ambil handphone, ataupun tak payah, anak katakanlah ada handphone kan, abang tahu tak apa viral hari ni? Tanya lu anak kan. Sebab kadang-kadang kita ni dengan anak dunia berbeza tau. Anak main game satu benda, kita tak tahu anak main game apa. Anak main Roblox tak tahu pun dalam Roblox tu ada game yang lain. Tak tahu.
Sampai tak kita kata, inilah mak bapak. Sampai tahap, kadang itu kisah batu pahat kan. Sampai abang dia kelar adik dia, habiskan poin robaks kan. Kita maki, kita marah. Ini dah sebab info tak boleh bagi. Tapi anak kau kat rumah boleh berkurang ke? Kan? Ataupun kita akan salahkan tu, salahkan menteri ni, kena letak jawatan. Tapi dia berbalik kepada asas dalam keluarga kita sendiri. Contoh tanya, abang tahu apa viral? Ya Allah bang, takut abang tengok. Apa yang tak tahu pun. Masih dia, ayah tengok ni, tengok berita ni kan. Anak pun tengok, tanya kan. Kenapa budak perempuan ni? Itulah bang, laki ni, sebab tu Allah kata laki ni kena dengan perempuan. Bukan ambil kesempatan. Sebab perempuan ni mudah percaya kata-kata laki. Didik daripada awal. Tu yang anak boleh dengan mak bapak tau. Kan? Dia macam ni lah. Kalau mak bapak malu nak cerita pada anak benda macam ni, sexual predator ni tak malu nak cerita. Dia boleh hajar macam-macam. Kalau benda macam ni, paling muda anak kita umur berapa kita boleh cerita? Seawal mungkin. Dengan cara kita kena berani untuk, ada yang tanya, masa bila nak beritahu nama kemaluan anak ni, nama Zakar, Faraj? Macam mana anak boleh tahu itu tangan, itu mata, itu kaki? Kita kata ke tangan, kaki tak ada kan? Anak belajar daripada apa kita cakap perbuatan seharian. Jadi, antara cara yang pertama sekali adalah, bila siapkan anak masa baby tu kan, interaksi lah. Ini abang ni malu lah, nampak pula dia punya Zakar, dia nampak face ni, tutup-tutup pampers, malu. Anak tak faham pun. Kita yang kena bagi cakap tu dulu. Kan? Lepas tu bila anak nak siapkan mandi, cakap, ni ambil sabun ni, okey lap badan. Okey, sekarang ni ayah boleh sentuh lagi punggung sebab kakak kecil lagi, sebab abang kecil lagi. Nanti lepas tu tak boleh dah. Sebab punggung ni bahagian yang kalau orang sentuh nanti kakak tak selesa. Cerita santai-santai macam tu je. Macam tu masa tadika balik pada sekolah. Macam mana sekolah hari ni? Macam mana kawan-kawan? Ada tak kawan-kawan yang hari ni macam cerita benda pelik-pelik ke? Bukanlah maksudnya hari-hari. At least anak ni balik-balik tanya macam mana sekolah. Dia tahu mak bapak dia tu, mak bapak dia alert dengan apa yang anak lalui setiap hari. Itu benda yang penting tu. Tapi mak bapak tak. Satu lagi berkaitan dengan sentuhan selamat, sentuhan tak selamat ni. Memang banyak punca budak-budak ni yang sampai rasa seronok ni sebab dia kena tak selamat lah. Ada orang buat back touch. Saya tunjuk kat Ustaz. Ustaz cuba letak okey, saya nak tanya Ustaz lah. Apa anggota badan? Saya dah risau dah. Okey. Apa anggota badan yang orang tak boleh pegang, tak boleh sentuh, tak boleh raba, tak boleh cium? Ni apa budak-budak? Orang dewasa pun tak boleh tak? Melainkan kalau suami isteri lah. Ya. Belakang kita. Belakang tu bagaimana? Ni pengetahuan tak kurang ni. Okay. Di belakang mana tu? Okey lagi? And then kemaluan lah, tak boleh lah. 2. And then kita punya bahagian depan Apa? Dada. Perut dada 3. Okay. And then itu je kot. 5 Zat. Bapak tak tahu. Mulut, dada, punggung, peha. Aku dah lupa. Satu lagi ni mulut, dada, punggung, peha, kemaluan. 5. Apa jua sentuhan kepada tempat tu adalah mandatory, benda tu salah. Melainkan faktor kesihatan. Nak sunat, takkan tak bagi doktor pegang. Faktor urutan. Tengok urutan tu adakah memang setiap minggu nak urut batin lah. Memang kau tu masalah lah. Kan? Dan bila kita cakap pada anak ni tak boleh sentuh tempat ni sebab benda tu abang kan jadi tak selesa, rasa macam kenapa nak sentuh aku macam ni? Dalam bahasa mudah kalau cerita budak-budak rasa steam lah. Steam dia mudah akan faham kalau budak sekolah rendah. Tapi pada anak sendiri benda ni salah sebab ini tubuh badan kita kan. Sebagai contoh kenapa kita geletik, kita tanya pada anak, kenapa geletik ketiak kita segeli? Dan sebab bahagian tu memang dia ada bahagian yang boleh buat kita geli. Sensori sampai kita geli. Tapi ada anggota badan kita yang kita sentuh tak rasa apa-apa, tapak kaki. Kan bukan tapak kaki, tak ni lah dia punya ibu jari kaki menjadi kucing. Sebab kulit situ tebal. Tapi bahagian yang sensitif ni semua antara kulit ni tu yang bahagian nipis-nipis. Sangat sensitif. Bibir kita, dada puting-puting segala bahagian ni, punggung tu, kemaluan, testikel semua tu. Semua bahagian-bahagian ni bila sentuh kita rasa macam karut. Sebab dia nipis kan. Dia nipis. Itu yang membuatkan sensori itu akan menyebabkan rasa ketidakkeseronokan. Kan? Sebab benda inilah perasaan keseronokan ni yang bila tidak ditangani dengan baik, budak confused. Sebab dia rasa sentuhan yang orang buat pada dia, orang besar ke, ustaz ke, pakcik ke, dia tak rasa takut Ustaz. Tapi dia rasa best. Okey, begitu pun. Tapi Ustaz sikit lagi. Okey, boleh. Itu sentuhan tak selamat. Tapi ada sentuhan yang lain, dia tak sentuh pun private part, tapi dia tetap cabul. Dia sentuh hati. Bukan. Sial pula. Sial.
dia sentuh anggota badan yang lain, tapi apa niat dia sentuh? Contoh tangan, ni tangan kan. Jom tempat. Niatnya apa? Nak ajak kawan. Tapi sentuh dalam keadaan kita rasa ni tak betul ni. Sentuh tangan macam ni. Saya faham. Contoh macam ni, bahu kan. Belajar rajin-rajin. Contoh pakcik balik kampung. Bagus. Tiba-tiba datang, kenapa macam ni anak ni, apa tu anak saudara pakcik ni? Ya Allah, badan dia kan. Itu adakah semuanya dia ada badan tak juga? Dia ada yang apa namanya? Kadang dia ada bahasa atau bondering yang yes. Katakanlah memang pakcik tu memang begitu daripada kecil anak. Tapi dia akan jadi suspicious bila mana selama ni tak pendam je tu, tiba-tiba jadi macam tu. Dia macam tu. Pada anak perempuan, pada anak lelaki. Contoh dia pegang-pegang kan. Contoh pegang pipi. Takkan nak pegang pipi Ustaz lah kan. Dah susah lah nanti. Dia pegang, dia gosok-gosok. Benda macam ni yang kadang-kadang bila saya cerita dengan budak, dia nampak. Sebab selama ni kadang-kadang kita rasa macam sentuhan macam mana sebenarnya tak boleh. Sama juga kat asrama. Bila kawan peluk, tidur. Lepas tu hujan pula sekarang ni Ustaz. Sejuk-sejuk malam-malam. Berpeluk lah atas katil. Itu berlubang katil sebagai tu. Jadi nak ceritanya faktor tu banyak lah Ustaz nak sebutkan. Jadi dan hari ni berbalik pada proses pendidikan. Mak bapak pendidikan. Jangan takut. Macam guru-guru pun walaupun kita ajar matematik, selitkan benda ni dengan pelajar. Walaupun kita ni ustaz yang mengajar mana-mana kan, macam ustaz pensyarah sekalipun, selitkan dengan pelajar supaya pelajar-pelajar di aktiviti ni ada rasa tanggungjawab untuk berjiwa mahasiswa lah sikit. Jangan kau ulat buku main game Cuba fikir sesuatu macam mana nak bantu masyarakat ni dan kawan-kawan lah. Benda untuk pengetahuan semua, benda ni sangat relate lah dengan asas Islam rahmah kita ni. Kalau kita tengok dalam salah satu topik dia bercerita tentang di mana antara sumber-sumber tentang pendidikan tadi kan, iaitu kita kena ambil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Kadang-kadang macam tadi kan, bila golongan LGBT ni, dia suka ambil benda yang daripada barat. Maknanya sebenarnya anda ni kena raikan perasaan anda. Tak tahulah, benda-benda ni kita boleh dapat benda-benda quote-quote sendiri ada yang baik. Kadang-kadang ada kita suka search quote kan, best quote. Tak semua quotes tu kena ataupun selari dengan agama Islam. Kita kena check. Sebab itu that's why kita kena baca Al-Quran dan fahami Al-Quran, hadis dan buku Aisan ni antara benda yang principles yang kita kena faham. InsyaAllah kalau kita baca dan faham, kita dengar benda-benda baru tu, kita boleh yang ni macam tak kena. Jadi kita sebagai satu lagi, sebelum kita pergi kepada khulasah, saya nak tanya dari tadi sebab ini menjadi perbualan hangat lah. Dia agak masih dalam konteks dia CP sikit, iaitu berkenaan dengan tindakan kerajaan ataupun polis kan, yang dia serbu. Ada yang kata tak patut ke, macam mana dengan undang-undang sekarang. So dari si kerajaan kita ni, so sebenarnya soalan saya, adakah apa yang pihak polis ataupun pihak JAKIM yang buat hari ni, pihak kerajaan, adakah mereka buat benda yang betul ataupun ada benda yang lebih baik yang dia boleh buat? Ni mungkin boleh beri pandangan siap. Saya sebenarnya bila sebuan tu lepas tu keluar media press statement daripada saya sangat raikan sebab itu nampak kesungguhan lah untuk menghapuskan maksiat lah. Sebab kalau di bandar Kuala Lumpur ni macam-macam maksiat, ada lah pelacuran segala bagai, LGBT kan, kelab-kelab yang memang khusus untuk gay segala bagai ni. Namun yang saya confuse bila ke hari esoknya tidak ada pendakwaan berlaku dan dibebaskan. Dan seolah-olah polis bila buat kerja berkenaan, buat serbuan, semata-mata mereka ni nak backfire pada diri mereka sendiri. Kan? Dan memang betul. Bila mana mereka ni tidak boleh tahan reman disebabkan melanggar prosedur ke ataupun tidak terikat dengan undang-undang atas dia ada ke, dan benda tu memang dalam undang-undang. Kan? Kalau nak kata mereka ni buat hubungan itu, apa buktinya? Memang mereka ada tempat tu. Tapi ada tak ketika tu liwat berlaku? Tak ada. Kalau polis Jabatan Kuasa Agama sekalipun, mereka nak serbu untuk khalwat sekalipun, mereka akan ada saksi kan, apa mereka buat di bilik berkenaan kan. Tapi kalau lelaki dengan lelaki, kalau dia check in hotel sekalipun, kalau sebuah dilakukan, apa bukti mereka melakukan benda tu? Dan daripada segi undang-undang civil,
Kalau kes liwat ni memang dia bawah jenayah sivil. Dia perlu ada mangsa yang melaporkan. Dan memang dalam kes ni tak ada siapa yang mengaku mangsa. Orang kata, ini suka sama suka. Inilah zaman sekarang kerajaan Madani segala bagai disebut kan. Ada kan sebut lah. Untuk menggalakkan homoseksual dan segala bagai. Sebenarnya mereka ni kalau faham undang-undang mereka akan tahu. Sebenarnya daripada sudut undang-undang ni itulah yang termaktub. Jadi apa yang perlu buat? Ahli parlimen lah. Bangkitkan kat parlimen. Bangkitkan isu ni. Buat rak undang-undang yang baru. Perkemaskan. Supaya pendakwaan tu boleh berlaku selepas ni. Kalau tak nanti dia akan jadi modal politik. Itu saya tak suka tu. Akhirnya ni kerajaan macam ni. Dia terlupa kat tahfiz tu. Yang ustaz-ustaz tu buat budak. Kan dia terlupa. Ada kes yang kat baru-baru ni yang Abuya yang di mudir tahfiz tu kan. Sampai tahap turunkan fatwa. Ni keterangan dari mahkamah. Yang dia budak-budak bagi tahu kalau liwat tu suka sama suka tu harus. Tapi kalau kena pedangan paksaan tu haram. Sampai macam tu dia ajar budak. Kan sampai ada buat amang seksual, ada seks luar tabi'i dia buat pada budak. Kan kita ni terlalu banyak mengambil isu-isu seperti ini untuk dipolitikkan, untuk manage kita punya parti lah. Tapi yang concern saya, yang patut ada dalam masyarakat, walaupun kita ni ahli politik ke, kita menteri, kita ada anak. Kita ada budak-budak yang akan mengganti tempat kita satu hari nanti. Selamatkan mereka ni. Takkanlah menteri nanti semua menteri nak gay. Takkanlah semua kita nak ni diorang ni lesbian. Takkanlah kita nak mereka ni dalam kalangan budak yang pandai berpidato. Tapi akhirnya tu jumpa rushing, ni jumpa kat kelam malam kat tempat sona gay kan. Kita tak nak benda tu berlaku. Sebab tu dari segi tindakan undang-undang perlu selari dengan pendidikan. Kita kena pergi balik tu tahfiz-tahfiz yang tak berdaftar tu, berapa ramai budak-budak yang kena abuse, berapa ramai yang kena kena liwat, kena grooming kat asrama-asrama, berapa banyak kes yang didiamkan, cikgu buat pada pelajar, mudir pada pelajar, diam. Kan? Sebab tu saya kadang-kadang benda ni jadi macam emosi sikit. Sebab saya tak suka. Dah berapa kali dah. Saya pernah sekali lah menulis pasal dulu lah, Marina Mahathir. Okay. Dia bercerita tentang kelompok LGBT. Saya post kat Facebook. Jadi saya beritahu lah. Sebab dia nak kata LGBT transgender di Malaysia ni dianaktirikan. Ataupun bukan dianaktirikan. Tapi mereka ni macam orang pandang prejudis macam tu lah. Okay. Jadi saya bagilah hujah saya. Ada jadi macam ni. Sebab ni. Lepas tu golongan parti-parti suka lah. Sebab ketika tu itu adalah parti yang lain. Bukan parti yang mereka bersama lah. Inilah pejuang kebenaran. Inilah yang patut Marina Mahathir baca. Bapaknya bla 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 bla. Anaknya macam bla bla bla. Tiba-tiba saya post benda yang sama. Melawan daripada segi pihak mereka sendiri tentang isu LGBT. Inilah penunggang agama. Inilah ni. Maksudnya mereka komen melihat situasi apa yang baik untuk parti mereka, pihak mereka, jemaah mereka. Ini tak betul tu. Sebab tujuan kita ni adalah mana-mana jemaah, parti ke mana-mana adalah untuk membaikkan masyarakat. Tujuan politik pun adalah untuk khidmat pada masyarakat. Kan bukan lepas pilihan raya akhirnya macam tu dia masing-masing. Dan saya sangat sedih sebab benda ni macam tak ada respon pada pihak bertanggungjawab. Hanya yang kena jawab menteri je lah. Ini bukan menteri, polis je lah. Orang salahkan polis. Lepas tu mereka ni mula bangkit. Bangunlah kat parlimen. Bagi tahu, usulkan. Supaya bila diusulkan, ada sesi perbahasannya. Supaya kalau benda-benda undang tak ada, kita buat. Macam tu lah. Kalau tak, dia akan jadi polemik. Akan datang, akan ada lagi. Dan benda tu tak akan settle. Dia akan fight untuk hak mereka. Sebab dalam peruntukan undang-undang, mereka tak salah. Dan saya risau lepas ni akan ada saman besar-besaran daripada kerajaan. Dan juga pada pihak berkuasa. Dia ada berita terkini ada yang cuba untuk ni. Tapi satu lagi Ustaz, daripada sudut syariah tu saya tak pasti. Daripada sudut undang-undang syariah, mahkamah syariah, ada tak termaktub undang-undang kepada golongan ni? Sebab kalau khalwat tu jenayah syariah lah. Kan? Tapi kalau laki dengan laki ni, apa peruntukan dalam syariah? Sebab dia civil. Wallahualam, saya tak pasti. Tapi kalau dewasa pada kanak-kanak atau kanak-kanak. Ya, baik, insyaAllah. Jadi itulah penerangan yang saya ingat sangat menarik lah daripada Akhi Fairuz Al-Jengkawi. Jadi sebelum kita nak pergi kepada khulasah, jadi kita berehat sekejap, insyaAllah. Jangan ke mana-mana. Alright, so kita berada di segmen terakhir ataupun penutup Bicara Rahmah versi Aisar, Asas Islam Rahmah. So tadi kita dah dengar tentang isu yang kita bincangkan, isu hubungan sejenis ni.
menjadi satu perkara yang sangat serius berlaku di negara kita. So kita dah dengar situasinya, macam mana cara nak menyelesaikannya di peringkat masyarakat, negara dan individu dan sebagainya. So sebagai penutup ni, okay, Fairuz boleh bagi satu khulasah ataupun kesimpulan daripada podcast ni yang boleh para pendengar ni boleh bawa balik, insyaAllah. Silakan. Satu, kepada individu yang berada dalam kancah ni, satu benda yang saya mengharapkan, kesedaran tu kena hadir lah. Okay? Kalau bukan sekarang, akan datang. Dan jangan lupa, walaupun jahat macam mana sekalipun, dah terlibat benda ni bertahun sekalipun, berdoa lah supaya Allah buka satu hari nanti, berikan taufik dan hidayah supaya berhenti pada perbuatan berkenaan. Sebab kita menzalimi ramai orang. Apatah lagi kalau berkahwin, yang menzalimi anak-anak dan juga isteri. Kemudian yang kedua, mereka-mereka yang kadang-kadang kita rasakan dia rasa untouchable. Dia seorang guru, dia seorang orang yang terkenal, dia seorang influencer, dan mereka ni ada buat benda macam tu. Mungkin kepada budak-budak, mungkin kepada anak didik dia. Berhentilah. Sebab saya selalu sebut benda ni. Kenapa dalam keadaan benda ni hari-hari viral isu-isu macam ni, kalau kata bukan hari-hari pun minggu, bulan, tak pernah ke rasa macam akhirnya giliran aku juga nanti ni kantoi kan. Itu yang saya risau tu. Sepatutnya mereka ni faham satu hari nanti akan terdedah juga. Kalau tak sini ke akhirat lah. Tapi hukuman paling berat tu adalah kecaman masyarakat lah, netizen. Tu ada kata-kata Prof. Angka, saya pun lupa dah apa ayat, tapi lebih kurang begitulah kan. Kemudian kepada pihak kerajaan sendiri. Bila pihak kerajaan ni, yelah, sekarang ni fokus adalah sudut ekonomi. Tapi pembangunan sasiah daripada segi madani, Malaysia Madani ni, gagasannya besar dan luas. Namun saya mengharapkan dia lebih membumi lah, program-program yang dilaksanakan. Tak nak nampak gah dengan nama segala bagai, tapi ulama-ulama luar datang. Namun generasi muda kita ni macam tu je lah keadaan dia. Okay? Akhirnya setiap tahun peningkatan kes pembuangan bayi, peningkatan yang kena HIV, peningkatan mereka yang terlibat dengan seks bebas, penceraian pun makin meningkat. Seolah-olah garapan madani itu tak sampai pun pada masyarakat. Okay? Dan kemudian pula kepada pihak orang yang ada follower ni lah. Okay? Mereka yang ada follower ni, mereka juga adalah orang-orang yang boleh buat awareness tentang isu-isu macam ni. Sebarkan kesedaran. Bila ada follower ni rugilah tak sebarkan kebaikan yang boleh bagi manfaat kepada masyarakat dan diri kita sendiri. Dan satu lagi kepada ibu bapa. Untuk ibu bapa ni didiklah anak-anak ni kan. Ini bukan zaman anak ni kita diamkan dan mereka ni akan diam. Kan kita diam, anak akan cari kat ChatGPT, kawan-kawan akan bercerita. Hari ni anak-anak menulis bukan lagi menulis, "Hai, apa khabar? Hello." Semua hantar stiker je. Stiker, emoji, stiker, emoji. Tak bercakap apa-apa. Tu karangan anak-anak pun teruk hari ni. Sikit. Okay. Dan yang paling last sekali saya nak sebutkan untuk mak ayah, doakanlah anak-anak ni. Dan antara doa yang Nabi anjurkan, bila mana ada satu keadaan, ada seorang pemuda lah, anak muda datang jumpa Nabi. Dan dia kata apa, "Ya Rasulullah, izinkan aku berzina lah." Walaupun konteks hadis ni berkaitan dengan zina, tapi sebenarnya dia pada kemaksiatan juga. Kan? Sahabat-sahabat memang marah lah. Apa hal Muhammad ni kan? Tapi Nabi ni nak datangkan lahir pesan empati dan bagi tahu kenapa jangan buat benda ni. Kan? Seolah-olah Nabi nak beritahu, kalau aku bagi engkau, nanti orang lain pun nak juga. Takkan aku nak bagi lagi. Seolah-olah macam itulah. Dan Nabi pun tanya pada dia, adakah engkau nak orang berzina dengan mak kau? Dia kata, demi Allah aku tak nak ya Rasulullah. Nabi kata orang lain pun tak nak kalau kau buat dengan mak dia. Dan Nabi tanya lagi, kalau orang buat dengan anak tu, dengan anak kau, dengan adik, dengan kakak, dengan makcik, belah mak, belah ayah, nak tak? Dan dia kata, aku tak nak ya Rasulullah. Dan akhirnya dia pun faham apa yang dia minta tu melampau dan tak masuk akal. Yang apa yang kita faham dalam hadis ni adalah di akhir zaman ni segala apa yang kita buat tu dia akan berbalik kepada diri kita juga, keluarga kita, adik-beradik kita. Saya yakin kalaulah orang-orang yang normal terlibat dengan homoseksual ni, fikir dia ada adik, dia pun rasa kalau boleh dia tak nak adik dia jadi macam tu. Dia tak nak mak dia dirosakkan, dia tak nak orang-orang yang disayang dirosakkan. Melainkan dia tak betul lah, dia yang buat adik daripada kecil kan. Dan akhirnya Nabi doakanlah pemuda tu. Dan doa ni lah yang saya nak kita selalu bacakan untuk anak kita lah. Allahumma fir dzambahu wa tahir qalbahu wa hasin farjahu. Kalau anak perempuan, Allahumma fir dzambaha wa tahir qalbaha wa hasin farjaha. Kalau untuk doa macam biasa macam mana? Allahumma fir dzambi kan. Wa tahir qalbi wa hasin farjahi. Betul tu? Farji.
Tapi yang saya lebih suka, kalau dalam hadis ni Nabi letakkan tangan Nabi pada dada pemuda tu, Nabi doakan dia, Allahumma fir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Mungkin orang nak tahu maksud dia apa tu. Ya Allah, ampunkan dosanya, bersihkan hatinya, peliharalah kemaluan dia. Mungkin kalau susah nak hafal, baca Muslim Melayu pun boleh. Tapi doa ni pendek sangat. Hafal, cari kat Google, ChatGPT, tanya. ChatGPT pun tahu benda ni. Okay? Jadi doa ni kena sentiasa, dan sambungan perawi tersebut, selepas pemuda tu didoakan Nabi, terus hilang rasa niat dia untuk buat kejahatan macam tu lah. Itu keberkatan doa lah. Mudah-mudahan doa, awareness, kesedaran kita buat ni di semua peringkat membantulah. Dan satu lagi, tadi macam dah last kan, saya lupa dah sentuh jabatan-jabatan agama. Tolonglah agresif sikit, bantu budak-budak muda kat bawah ni. Baik. Jangan hanya anggap kita kena bantu dengan khutbah Jumaat saja. Orang tak dengar pun khutbah Jumaat tu. Yang dengar pun, ambil nota pun ada berapa orang je. Yang lain tidur. Budak-budak main game kat belakang, push rank. Jadi bila kita ni Brazil zone selesa, kita tak betul-betul memahami apa yang budak-budak ni berlaku, tu masalah. Kat Malaysia ni adalah jabatan agama yang sangat ke depan. Jabatan Agama Islam Melaka selalu buat program untuk budak awareness ni. Jabatan Agama Islam Pahang selalu buat. Jabatan Agama Islam lain tu mungkin ada, tapi mungkin tak panggil saya lah. Macam promote diri sendiri kan. Tapi nak cerita ni Ustaz, saya yakin ada kepakaran mereka di situ. Cuma tenaga kerja tu tak banyak. Memang kena giat keluarkan bajet, pergi ke sekolah, bantu budak-budak, bawa kaunselor, bawa pakar-pakar ni. Tanya pada cikgu, apa saya bantu sekolah? Kalau tak nak pergi sekolah, tanya JPN, tuan, apa isu-isu budak sekarang ni? Apa yang kami boleh bantu? Tawarkan, jangan duduk dalam bubble saja. Kita kata bangsa bubble. Jabatan agama ni pun ada bubble sendiri. So, macam ni kata kan? Banyak isu kita cakap sehari ni kan? Wallahu'alam. Wallahu'alam. Jazakallah khair pada akhi Faris Jengkawi. Jadi, khulasah kita juga yang saya nak kongsikan seperti mana yang tertera di depan ni adalah buku Asas Islam Rahmah Aisar. Jadi sebab itu kita kena kembali kepada asas Islam itu sendiri. Yang macam saya dah kongsikan tadi, antara asas Islam yang kita kena faham adalah sumber rujukan kita yang utama, yang primary adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan selain daripada itu, antara benda yang kita sebut dalam awal-awal topik ni tentang Islam itu sendiri, iaitu Islam itu agama yang syumul, menyeluruh. Antara faktor yang barangkali menjadi asbab ataupun punca kepada orang-orang ni yang bijak pandai, yang ustaz tetapi buat maksiat, buat jenayah akhlak macam ni, adalah disebabkan dia tidak betul-betul tanamkan kefahaman dan praktis syumuliyatul Islam itu. Maknanya Islam itu hanya dalam keadaan dalam kategori ataupun aspek ritual, masjid, solat berjemaah, baca Yasin saja. Tapi bila dalam hal-hal pengurusan, dalam hal pekerjaan, macam tak ada Islam. Jadi pemikiran seperti ini dia berjangkit-jangkit, akhirnya boleh buat maksiat. Jadi tetapi kalau kita itu insan rabbani, itu adalah orang yang hidupnya tu berorientasikan Allah SWT setiap masa, setiap tempat kan. Itulah dia yang kita sampaikan dalam asas Islam Rahmah, yang tuan-tuan boleh dapat di Shopee, saya ingat mungkin di TikTok pun mungkin ada buku ni, dan mana-mana. Asas Islam Rahmah Aisar yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Ikram Malaysia. Jadi terima kasih Fairuz. Sama. Jazakallah khair. Mungkin kita berjumpa lagi pula. InsyaAllah. Jadi yang baik datang dari Allah, yang buruk datang daripada kami sendiri. Saya doakan agar anda semua sihat dan dijauhkan daripada unsur-unsur yang tidak baik, insyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara Rahmah versi Aisar. Jumpa lagi.